kepada pegawai perakaunan dan akaunten yang terlibat, kita mengharapkan kita dapat memberi nilai tambah, iaitu menjadi pelbagai istilah moden digunakanlah, data storyteller, financial strategist, financial architect, di mana intipati utamanya adalah seorang pegawai perakaunan atau accountant yang mampu memberi kejelasan daripada kerumitan penyata kewangan. You are able to give clarity out of the complexity. Dan tuan-tuan dan perempuan juga mampu menjadi penghubung di antara data perakaunan kepada polisi. Tak kisahlah polisi fiskal, polisi monetary, impak sosial dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan perempuan, sebelum kita pergi lebih lanjut tuan-tuan dan perempuan, saya perlu perkenalkan diri saya terlebih dahululah. Saya Siti Norbandi binti Husin atau lebih dikenali dengan nama pendek saya Bani. Saya sekarang berkhidmat di bahagian pengurusan operasi pusat dan agensi ataupun singkatannya yang disebut BOPA. BOPA di Jabatan Akaunten Negara Malaysia lah, ibu pejabat. BOPA ini merupakan bahagian yang bertanggungjawab untuk menyediakan output utama, penyata kewangan kerajaan persekutuan, asas tunai waswai dan juga asas akruan. Kalau kami di BOPA ni kita sebut macam kami hidup dua alam lah, dua alam. Maksudnya setiap bulan dua output, setiap tahun pun dua output. Saya telah berkhidmat dalam perkhidmatan sektor awam 18 tahun dan saya join BOPA pada tahun 2020 dan di situlah tuan-tuan dan perempuan titik temu saya dengan panel nombor 1 yang amat hebat ini. Saya rasa mungkin tidak perlu diperkenalkan lagi, memang ramai pun dah kenal. Cik Sabri. Cik Sabri adalah bos yang orang kata meningkatkan, memberi anjakan lah kepada pemikiran saya. Kalau saya duduk dengan dia, memang saya rasa otak saya macam firing neurons is happening. Okay, dia bukan sekadar bos, malah dia seorang pemimpin yang sangat strategik dan mempunyai visi. Pengalaman beliau yang mendalam dalam kerajaan persekutuan dan sekarang memegang jawatan sebagai Bendahari Negeri Selangor. Sedang mendalami dari segi pengalaman pelaporan kerajaan negeri. Dari segi pengalaman ni mendalam tu maksudnya dari segi pengurusan bajet bos tahu, pelaporan kewangan bos tahu dan pelaksanaan operasi kewangan bos tahu, sistem semualah. Jadi pada pagi ni bos ni, saya akan sebut bos lah kan, Cik Sabri ni akan memegang dua topik. Maksudnya soalan untuk kerajaan persekutuan bos tapau, kerajaan negeri pun bos akan tapau. Okey? Dan seterusnya. Tidak kurang hebatnya sudah tentu kita import daripada Johor, iaitu Encik Wan Ashril dari merupakan pengurus kewangan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ataupun singkatannya kita sebut Kejora. Yang bestnya angle Encik Ashril ni akan melengkapi kita sebab Encik Ashril ni merupakan orang yang menyediakan penyata kewangan Kejora dari angle orang kata dah berada di fasa pelaksanaan. Execution mode dan juga telah diaudit. Jadi kombinasi di antara moderator dan panel 1 dan 2 merupakan kombinasi yang orang kata jarang dan sukar didapatilah. So saya harap tuan-tuan dan puan stay tune untuk kupasan yang lebih panas selepas ini. Sebelum kita pergi ke kupasan itulah saya nak beri sedikit orang kata pendedahan makluman asas berkenaan dengan topik kita. Piawaian asas yang menjadi orang kata topik berkenaan topik kita ni ialah Malaysia Public Sector Accounting Standards 24, iaitu selepas ini saya akan sebutkan singkatannya sebagai MPSAS 24 berkenaan dengan pembentangan maklumat belanjawan dalam penyata kewangan kita. Okey, so skop utama MPSAS 24 ni mudah saja tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya accounting standard tu intipati dia nak apa? Dia kata macam entiti, macam contoh kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, Kejora di sini, kita semua menerima dana awam, taxpayers money, kita make it available, kita bentang belanjawan dalam TV dan sebagainya. Maksudnya you kena juga bentangkan amount sebenar yang telah dilaksanakan. Maksudnya untuk kita discharge, menzahirkan accountability kita, kita kena bentang what you plan versus what you execute. Dan cabaran itu bermula apabila what you plan itu dalam bentuk asas tunai versus what you execute itu dalam bentuk asas akruan. Di situlah perbandingan orang kata bukan apple to apple lah. Itulah cabarannya. Okey. Sedikit konteks juga berkenaan dengan status kemajuan pelaksanaan perakaunan akruan. Kami di peringkat kerajaan persekutuan dan juga di kerajaan negeri ni kita boleh kata dalam peringkat tempoh masih peralihan. Kita tak masuk lagi peralihan. Kalau peralihan tu kita akan dapat tempoh 3 tahun lah, exemption kan. Kita masih secara aktif dalam tempoh peralihan di mana legal reporting kita ataupun pelaporan kewangan rasmi kita masih dalam bentuk
PKKP, Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan, atau singkatannya selepas ini saya akan sebut PKKP sajalah. PKKP Asas Tunai Ubah Suai ini yang masih menjadi dokumen rasmi yang diaudit dan dibentangkan di Parlimen. Tapi dalam masa yang sama, macam saya cakap tadi, kita hidup dua alam. Kita hidup dua alam maksudnya akruan pun kita jalan juga. Jadi pada pagi ini kita nak membincangkan konteks PKKP akruan dan bajet asas tunai. Dan berbeza dengan konteks Cik Ashril kat sini, Cik Ashril tidak. Dia memang dah go live akruan dan juga telah diaudit dan telah melaksanakan pendedahan berkaitan MPSAS 24. Baik. Seterusnya, kita nak ke sesi yang dinantikan lah, iaitu bersama dengan panel kita yang hebat tadi, panel nombor 1 Cik Sabri ni, bos saya ni. Bos, kita ni kan bos, kita macam mana? Saya nak bawa penonton podcast pagi ni lah ke satu lensa atau dimensi yang kita jarang perkatakanlah di Bopa kan. Iaitu kita nak melihat skop entiti. Okey, kita nak tengok skop entiti yang terangkum bawah bajet versus skop entiti yang terangkum di bawah Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Asas Akruan itu. Maksudnya bila saya cakap skop entiti ini, kita macam contoh commercial, dia ada parent, ada subsidiary, ada associate. Jadi berkenaan dengan contoh, saya bagi contoh, kalau PKKP Asas Akruan itu sebagai contoh syarikat milik penuh kerajaan yang tuan-tuan dan puan memang sedia maklum, iaitu Petronas. Kita pegang 100% milik penuh kerajaan dan kita iktiraf pelaburan kita dalam Petronas itu dalam item pelaburan melalui kaedah equity. Kerana Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri ini dikecualikan daripada membuat penyatuan. Maksudnya kita belum whole of government lah. Tapi kalau kita lihat Petronas ini, dia self-sufficient. Dia tak perlu pun duit pada kerajaan. Kan? Ia pula yang memberi hasil dividen kepada kerajaan, tapi dia tidak memerlukan peruntukan daripada kerajaan. Berbanding dengan Kejora di sini, Kejora sebagai agensi pelaksana, kita ada hubungan fiskal yang lain, Cik Ashril. Maksudnya Kerajaan Persekutuan dalam belanjawan yang dibentangkan pada bulan Oktober di televisyen memberi peruntukan kepada Kejora yang akan disalurkan dalam bentuk warrant di peringkat Kerajaan Persekutuan, kemudian turun kepada Kementerian KKDW dalam bentuk warrant peruntukan. Warrant peruntukan kepada KKDW pula akan membuat arahan pembayaran untuk memberi peruntukan kepada Kejora, di mana dalam bajet direkodkan sebagai belanja di bawah objek RM40,000 pemberian, dan di dalam PKKP akruan kita rekodkan sebagai belanja juga pemberian negeri kerana kita belum membuat penyatuan whole of government. Dan Cik Ashril mungkin bantu saya untuk melengkapkan aliran transaksi ini. Kami rekod sebagai belanja, Cik Ashril rekod peruntukan yang diterima, mengurus dan pembangunan tu bagaimana? Sebelum akhirnya saya landingkan soalan ini kepada bos. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Puan Moderator, Puan Bani. Dan yang kedua, saya nak jawab salam dekat kita punya skrin tu. Puan Carmila Salam kan. Waalaikumsalam. Terima kasih sebagaimana persoalan tadi yang dibangkitkan berkaitan dengan geran di peringkat kementerian ataupun pihak kerajaan yang memberi geran yang sebenarnya adalah belanja lah di bawah kod 42 atau kod 40,000 tu sumbangan kepada Badan Berkanun. Tapi di Kejora kita terima sumbangan ataupun hasil ini dalam dua bentuk. Pertama, kita ada hasil yang kita iktiraf sebagai hasil tahun semasa, di mana geran yang kita terima adalah geran mengurus. Okey. Di mana geran mengurus ni kita akan terima dan kita akan belanjakan untuk tempoh 12 bulan tahun berikutnya tu, dan insya-Allah dia akan habislah. Jadi kat situ dari segi pengiktirafan kita akan rekod dia sebagai hasil di bawah hasil bukan pertukaran. Betul. Tapi Kejora juga ada terima geran pembangunan. Yang mana geran pembangunan ni, kalau peringkat awal apabila kita terima peruntukan daripada kementerian, kita akan letakkan ataupun kita akan laporkan dalam penyata kira-kira kita dalam balance sheet kita sebagai liability lah. Sebab ia hadir macam dalam bentuk obligasi kewangan. Betul. Dia untuk liability ni kita tidak boleh iktiraf sebagai hasil serta-merta sebab dia tidak memenuhi kriteria geran yang diberi itu di peringkat awal. Maksudnya begini, apabila geran pembangunan disalurkan, agensi perlu melaksanakan projek atau program berkaitan. Dan projek dan program ni biasanya melibatkan beberapa proses lah, perolehan, kemudian pelantikan kontraktor pembekal dan sebagainya. Dan sehingga
tuntutan dibuat oleh pihak kontraktor. Jadi biasanya pengiktirafan yang membolehkan kita iktiraf belanja tersebut berlaku kalau dari sudut asas akruannya, dia bila orang pembekal atau kontraktor tu hantar invoice, kita iktiraflah sebagai belanja. Ikut progress projek lah, projek. Cik Ashrin. Tapi kalau kita ikut polisi perakaunan, sepatutnya dia kena siap. Okey. Maknanya kalau dalam sudut projek tu dia ada keluar certificate of completeness, CPC kita panggil kan, dari segi technical lah, projek tu. CPC lah. CPC tu. Jadi bila siap tu, then kita akan recognize sebagai hasil bukan pertukaran dan kita akan keluarkan daripada liability kita lah. Jadi bermakna dekat dalam penyata prestasi kita akan rekod sebagai hasil dan dalam ruang belanja di bawah belanja pembangunan tersebut. Okey. Itu yang membezakan hasil yang kita terima untuk mengurus, kita straight away terus recognize sebagai hasil tahun tersebut. Tetapi bagi hasil yang melibatkan belanja pembangunan, projek yang melibatkan satu rancangan Malaysia tu, kita boleh tangguh dan kita akan rekodkan selaras dengan kemajuan objektif projek tersebut siap ataupun boleh dimanfaatkan kepada rakyat sebagainya. Okey, ia selaras lah. Ia selaras dengan MPSAS 23 lah. Di mana kalau aliran masuk itu tiada obligasi terus boleh masuk hasil. Kalau ada obligasi masuk liability lah. Cuma kalau kita buat nanti penyatuan di peringkat whole of the government, maksudnya peruntukan yang diberi oleh federal itu dalam bentuk belanja, diterima hasil, itu kita akan hapuskan lah ataupun eliminate lah. Tapi kita belum laksanakan lagi. Kita belum konsul sampai ke peringkat Badan Berkanun lagi kan. Okey, bos. Sekarang soalan ni nak landing kepada bos lah bos. Tadi kita dah tengok Petronas self-sufficient, memberi dividen. Dalam masa yang sama Kejora pula mempunyai hubungan fiskal dengan kita memberi peruntukan. Jadi bos, bagaimanakah perbezaan antara entiti yang terangkum dalam bawah bajet versus entiti yang terangkum dalam PKKP akruan, memberi kesan kepada cara kita mentafsir defisit, cara kita mentafsir perbandingan amount bajet versus amount sebenar, dan adakah pembaca penyata kewangan ni perlu faham sampai ke tahap itu bos, sempadan atau boundaries yang wujud dan antara bajet, entiti yang terangkum bawah bajet versus entiti yang terangkum dalam PKKP akruan, mana yang bos rasa lebih kepada whole of government? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cakap whole of government ni maksudnya ikut government finance statistik apa dah yang kita IMF ajar kita tu, maksudnya ada central government, ada state government, ada local government, ada public corporation. Silakan bos. Okey, terima kasih Bani. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tinggi tadi Bani cakap tadi tu, puji-pujian itu kan. Ya bos, selayaknya bos. Ikhlas saya hati berdebar bos. Ni. Belanja so, kemudian. Jadi saya berdebar. Okey, kita terus kepada ni lah yang menjawab persoalan yang kata Bani lontarkan tadi berkaitan dengan boundary ataupun sempadan. So jadi kalau kita nak bercakap pasal sempadan, okey, kita pergi dulu kepada yang kita kata bajet atau penyata prestasi bajet kita kan. Bajet ni adalah kawalan fiskal tuan-tuan dan puan. So jadi kalau kata bajet ini adalah kawalan fiskal, manakala kita punya perakaunan akuran itu penyata perakaunan akuran itu adalah merupakan kawalan, menunjukkan kawalan. Kawalan, yes. So jadi kalau kata saya nak mudahkan untuk tuan-tuan dan puan-puan bila kita nak bercakap pasal boundary ni, okey saya cuba analoginya adalah di Selangor kita ada satu daerah lah nama dia daerah Petaling. Besarnya kan, kerajaan Malaysia atau kerajaan persekutuan. So jadi daerah Petaling, di dalamnya ada 3 majlis bandaraya. Okey, so jadi ada Petaling Jaya ada, Shah Alam ada dan juga satu lagi adalah Subang Jaya. So jadi kalau kata kita nak bercakap pasal bajet tadi, entiti yang merangkumi bajet ini kita andakan dia adalah Petaling Jaya. Okey. So jadi pegangan ataupun investment di dalam syarikat itu adalah Shah Alam. Dan satu lagi kita panggil satu lagi adalah Badan Berkanun, iaitu di Subang Jaya lah. So jadi tuan-tuan dan puan kalau kata kita nak bercakap pasal bajet, so jadi entiti bajetnya adalah setakat Petaling Jaya atau dalam konteks kerajaan persekutuan yang meliputi jabatan dan juga kementerian. Okay, so tapi macam yang diterangkan tadi, di dalam bajet ceritanya Petaling Jaya tadi dia ada memberi bajet
kepada Subang Jaya. Subang Jaya ni adalah badan berkanun. Ya, agensi pelaksana lah, bos. Agensi badan berkanun yang kita bagi geran tadi, sama ada tadi kita kata mengurus ataupun pembangunan. Okey. Geran So jadi kalau di peringkat kita kata kejora tadi, dia buatlah transaksi dia sama ada geran mengurus masuk hasil ataupun liability untuk pembangunan Ya. Dan pada masa yang sama bila kata kita buat investment ataupun pelaburan syarikat-syarikat tadi tu, syarikat-syarikat ini memberikan hasil atau pulangan daripada investment lah, kita kata dividen. So jadi tadi entity budget tadi kita kata yang duduknya di bawah MBPJ. So jadi ada keluarnya, outflow-nya, belanjanya kepada kejora dan ada inflow sebagai hasil. Bajet ni dia tak boleh jadi bajet saja tanpa hasil revenue MBPJ tadi kepada kejora, bos, bukan? MBPJ itu kepada Subang apa tadi? Subang, sorry. Subang Kejora so kan, saya bos? pun dah keliru Subang tak apa. tadi. Sekejap Okey sekejap Johor. sekejap Johor dia ni okey kan. Okey. So jadi yang kalau kita kata syarikat tadi, yang Shah Alam tadi, sebab kita melabur, so jadi dia ada pulangannya. Pulangan itu menjadi sebahagian daripada hasil, iaitu sources kita untuk membiayai kita punya perbelanjaan lah. Sebahagiannya tadi adalah geran untuk MBSJ. Okay. So bercakap mengenai kita kata ni so jadi kalau kata kita bercakap pasal boundary, dia begitulah. Kalau kata entity budget, dia punya itu adalah jabatan dan juga kementerian. Bila kita kata entiti untuk penyata kewangan itu, dia lebih luas lah Dia meliputi, kita kata merentasi jabatan dan kementerian So jadi kalau kat sini kita kata adalah berkaitan dengan kawalan yang kita kata tadi MBSJ tadilah. So badan-badan berkanun dan juga syarikat melalui pegangan yang kita laburkan tadi, itu adalah boundary kepada kerajaan persekutuan lah contohnya kan, secara keseluruhannya. So jadi kalau kata kita kata di mana di mana yang kita kata lebih, dia kata whole of government kan, kalau kata kita tadi kan daerah Petaling itu memperakaunkan di dalam penyata kewangannya ketiga-tiga tadi entity budget kan, yang pelaburan yang itu dalam bentuk syarikat-syarikat dan juga badan berkanun tadi, itulah dia whole of government. Tapi saya percaya pada masa ini kita masih lagi belum sampai kepada whole of government lah sebab kita tak mengambil kira apa yang kita tak konsul lagi yang badan berkanun. Dia nampak macam dekat ke, sama-sama ke, jauh lagi tak tergapai tu, bos? Macam mana analogi tu, bos? Nak kata nak kata nak capai tu, kita kata dia macam inilah saya ceritakan kisah di United Kingdom. Wow, hebat, bos. Sebab saya ada hadir dulu kan. Kita dia whole of government ni semua orang dah buat dah sebenarnya tau. Kita di Malaysia ni kita masih lagi kita panggil central government lah, macam mana cakap tadi. So jadi sebenarnya kalau kata Vietnam buat dah. Vietnam ni dengan lapisan dia bergantung kepada perundangan negara masing-masing lah. Dia konsulkan daripada dia punya local government, state, sampailah corporation dan juga kerajaan entity budget dia. Kalau di UK kan, kita dia kalau nak konsul whole of government itu mengambil masa sehingga 18 bulan. Okey. Tapi kita tak ada luxury lah. Saya ingat kita tak ada luxury untuk menunggu sampai 18 bulan untuk siapkan semuanya. Sebab kita ada kita ni lah Keluar-keluar dah. So jadi 18 bulan tu sebenarnya dia dah jadi. Tapi kita kata tadi kan, sebab kita kata ruang lingkupnya yang besar itu, dia menjadikan atau menggambarkan keadaan kerajaan persekutuan ini dengan lebih jelas. Sebab bila kita konsul, dia sebenarnya kita akan eliminate lah satu belanja dan satu lagi hasil. Kan? 100 juta di sini, 100 juta di sini, eliminate. Tapi akhirnya belanja yang sebenarnya hanya kalau kata 50, kita rekodkan 50 saja. Kan? So jadi nak kata ni the whole of the government penyata kewangan, tapi kita belum sampai pada masa ini. Dekatnya kita kata sebenarnya penyata kewangan kerajaan persekutuan kita ini, dia adalah expansion lah, sebab kita masukkan elemen-elemen pegangan ataupun interest kita dalam syarikat-syarikat yang dikawal oleh kerajaan Malaysia lah. Saya mungkin nak tambah sikit, Puan Bani, dari sudut konteks konsol ni kita bagi situasi kejora. Kejora akan buat
konsolidasi ataupun consolidated bersama dengan penyata anak syarikat. Dari segi undang-undang, Kejora mempunyai satu anak syarikat 100% pegangan penuh. Dan di bawah anak syarikat kita ada 3 subsidiary. Mengikut peraturan, semua syarikat-syarikat ni perlu diaudit dan dibentangkan dalam lembaga pengarah mereka masing-masing. Dan seterusnya AGM lah. Okey. Baru kita boleh konsol dan figures tu dari segi legally dah Dipercayai lah. dimuktamad dan financially kita panggil audited dan endorsed by SSM. Ya. Jadi macam Cik Sabri cakap tadi 18 bulan tu untuk seluruh kerajaan macam kita dekat Kejora pun kadang-kadang kita ada menghadapi masalah sehingga kita perlu mohon extension sebab dari segi akta audit kita perlu hantar penyata sebelum 30 Jun. Ya. Dan biasa kadang-kadang ada beberapa tahun menyebabkan anak syarikat kita tak dapat tutup akaun dan tak dapat mengadakan mesyuarat lembaga pengarah, AGM dan sebagainya dan sehingga kita terpaksa extend sehingga 8 bulan atau sehingga 9 bulan. Maksimum lah yang dibenarkan oleh akta. So itu situasi di Kejora. Jadi kalau kita tengok dari sudut negara, mungkin kita kena cari satu tempoh yang realistik lah supaya bila sebenarnya kita boleh konsol ni kan. Sudut konsol lah. Itu pada skala yang kecil pun mengambil masa sebanyak itu. Macam kalau negara ni di beratus-ratus syarikatnya, itulah isu dia, orang kata nak dapatkan latest available audited document untuk kita konsol lah. Tapi itulah kita pun tak bercadang nak guna management account ke apa sebab itu tak boleh, orang kata terbuka kepada manipulasi kan, management account untuk tujuan bonus kan. Okey bos, kalau saya boleh simpulkan balik apa yang bos cakap tadi, maksudnya kita kata kat sini sempadan itu wujud, kita kena faham jugalah perbezaan hubungan orang kata environment yang wujud antara hubungan fiskal dan juga kawalan itu. Dan PKKP akruan itu sememangnya lebih dekat kepada whole of government approach lah. Tapi orang kata taklah dekat sangat. Dekat tapi jauh lah gitulah bos kan. Banyak lagi. Nampak lah, nampak tapi tak sampai lagi. Dia macam tu kaedah. Alright. Seterusnya Cik Ashray kan, kita tengoklah penyata kewangan Kejora tahun 2024 untuk penyata perbandingan asas belum visual satu lagi. Penyata perbandingan asas bajet itu tersebut kan, ada nyatakan berkenaan dengan ada anggaran asal, ada anggaran disemak kan, berbanding dengan format di peringkat kerajaan persekutuan. Kat sini kami tulis anggaran disemak saja. Jadi kita tengok okey, kita kena tambah baiklah sebab memang kena ada anggaran asal tersebut dalam penyata kita. Kerana bila ada anggaran asal ni Cik Ashray kan, di peringkat kerajaan persekutuan ni kita nampak macam ni, anggaran asal tu diumumkan dalam belanjawan. Sebagai contoh tahun 2026 punya belanjawan dah umum tahun lepas. Very bombastic lah bila masuk TV tu. Berbanding bila throughout the year, sebagai contoh masuk tahun 2026, awal cantik lah kesinambungan booming itu 2024. Kita booming kan 2025. Masuk 2026, Trump buat hal. Terus jadi konflik Asia Barat kan. Jadi apa berlaku di peringkat federal ni, orang kata continuous revision kepada peruntukan lah. Kan, sebab kita, tapi ada faktor luar kawalan, it's fine lah kan, betul tak? Kalau ada faktor luar kawalan nampak macam akan revise down banyak dan hasil pun mungkin akan revise down lah. Tapi kadang-kadang kalau tak ada faktor luar kawalan pun, kita tengok berbanding anggaran asal tu, dia kadang jauh beza jugalah bila anggaran disemak tu. Jadi bila kita tengok kedua-dua tu, kita nampak macam is this a good execution ataupun hanya macam mana? Adakah ia sekadar continuous revision throughout the year lah kan. Sebab pada hujung tahun sebagai contoh prestasi belanja mengurus Cik Ashray, kalau kami di sini kan, belanja mengurus tu akan nampak orang kata pencapaian peratus tu 99.9%. Kita akan nampak cantik nampak macam solid on track lah. Wah, kot dalam sepanjang tahun tu haru biru lah macam-macam. Tapi bila hujung reporting tu 99.99% nampak macam solid on track kan. Dan yang nak burst pun belanja tertentu je bos kan, dia orang dah tahu dah mana nak burst. So kita tu yang saya cakap tu, ini good execution ke atau continuous revision. Bila tengok peratus nampak on track. Jadi untuk Cik Ashray lah, bagaimana Kejora melihat pendedahan ni lah dalam konteks MPSAS 24 lah. Macam mana kita macam mana ia mendedahkan dari segi prestasi Kejora lah, dari segi antara anggaran disemak
anggaran asal tersebut. Dan saya juga turut lihat penyata kewangan kejora ini tidak disediakan penyata penyesuaian belanjawan, Cik Ashrin. Jadi bagaimanakah macam saya cakap tadi, foundation kepada MPS 24 ni kita nak menzahirkan accountability, tapi penyata penyesuaian belanjawan belum disediakan lagi. Adakah sebab telah diaudit, adakah terdapat ruang penambahbaikan ataupun ada sebab-sebab tertentulah yang berlaku sebegitulah? Silakan Cik Ashrin. Pertama saya kongsi dululah maksud ringkas MPSAS 24 ni. Dia minta agensi membentangkan perbandingan antara amount bajet dan amount sebenar. Jadi dalam konteks kejora, amount bajet apabila diluluskan oleh kerajaan tahun lepas, kalau macam contoh kes kita tahun 2026 ni, PM bentang dekat parlimen bulan 10 tahun lepas kan. Betul. So kita dah ada satu figures untuk mengurus dan pembangunan. Tetapi apa yang kita pasti 12 bulan tahun berikutnya ada banyak berlaku dan ada macam-macam situasi. Cuma yang kita faham, andaian ataupun assumption bila kita buat bajet tu, kita mempunyai asas-asas lah. Kalau contoh kita ada bajet emolument, bajet bekalan perkhidmatan. Emolument kita straightforward. Kita ada berapa headcount staff kita, berapa gaji dia, berapa allowance, EPF ataupun pencen dan sebagainya. Straightforward. Kita boleh kira grade, kod sebagainya kan. Jadi kat situ kita ada satu data. Dan dalam bajet mengurus juga, kita ada amount yang kita allocatekan ataupun kita peruntukkan tu mengikut kita punya waran penjawatan untuk kod emolument, saya bagi contoh mudah. Tetapi kalau kita tengok yang terkini, bila berlaku konflik Asia Barat, Kementerian Kewangan telah buat satu arahan di mana melalui surat yang dia kemukakan kepada kementerian dan kementerian panjangkan kepada Badan Berkanun untuk tidak mengambil sebarang jawatan baru. Jawatan baru macam mana? Bermakna dalam pejawatan kita yang kosong tu, lah. dia tak benarkan kita tak isi. Okay. Jadi bila kita tak isi, bermakna kat situ kita akan ada penjimatan untuk kod 10,000 tadi dan kita tak belanja lah. Jadi ini yang nanti biasanya macam kejora, berdasarkan akta kita kena sediakan bajet ni kalau ikut akta bulan September. Sebab selepas kita siap, kita hantar ke kementerian akan konsul, buat dengan MOF sebagainya. Tapi dekat kejora kita ada sehingga Jun, kita boleh review semula. Jadi revision ini yang kita panggil bajet awal dan kita ada bajet akhir. So dengan revision tadi, mengambil kira situasi dan sebagainya lah. Sebab ada juga sebenarnya anggaran bajet kita bukan melibatkan belanja saja. Kita pun ada buat unjuran hasil. Betul. Bila kementerian kata dia tak akan salurkan sekurang-kurangnya 10% daripada bajet. Contoh kejora mengurus kita diluluskan sebanyak 40 juta. Tetapi bila dia dah bagi tahu dia tak nak salur kita 10%. Macam mana? 40 kali 10% lebih kurang 4 juta. So kita dah short 4 juta kat situ. Dan kita kena revise lah. Jadi bila kita nak buat revision tadi, kita tengoklah. Macam tadi kita dah tahu, mungkin emolument kita akan ambil sikit. Bekalan perkhidmatan, kemudian belanja-belanja bawah kod 20, 30, 40 dan 50 ribu tu, mana yang kita boleh prudent ataupun kita boleh kawal, kita kontrol dan kita review semula. Dan ini yang sehingga tempoh penyata dibentangkan tahun depan nanti, kita ada bajet awal yang diluluskan asal dan kita ada bajet akhir yang selepas kita revisit balik tadi. Cuma amalan di kejora, setiap kali kita review bajet kita endorse dalam mesyuarat lembaga pengarah kejora sendirilah. Jadi sebab itu ialah satu dokumen yang bermakna bajet kejora telah diluluskan oleh pihak lembaga pengarah kita dan berdasarkan undang-undang dan akta tubuh kejora tu sendiri, dia telah mematuhi lah. Cuma Cik Ashrin kan, maksudnya kita kata kat sini kita revise tu sebab ada faktor yang legit lah. Bukanlah orang kata satu luar kawalan. Kita tak nak macam mana, kita tak ada ambitious bila kita buat anggaran asal, nak nampak wow, kemudian kita revise. Tapi ini sebabnya memang ada faktor legit lah. Betul. Itulah kita boleh simpulkan. Tapi ada juga situasi di mana melibatkan hasil sebagai contoh. Kita waktu tu kita buat kiraan dengan aset yang kita ada, dengan aktiviti yang kita buat, mungkin kita dapat hasil sebanyak 25 juta. Tetapi tiba-tiba dalam tempoh bulan 3 atau bulan 4 kita dapat maklumat akan ada satu hasil baru yang mungkin kita akan dapat dalam bulan sekian-sekian. Jadi anggaran tersebut kita dah foresee dan jangka dan yakin akan dapat. Jadi
figure ni kita akan terus kemaskini dalam kita punya budget revision juga. Okey. Itu antara faktor-faktor kenapa ada elemen bajet akhir tu yang mungkin ada bertambah dan mungkin ada berkurang kat situ. Okey. Tu Cik Ashrin kan, macam tadi saya tanya lah, dari segi pematuhan MPSAS 24 lah, saya andaikan sebab telah diaudit, pendedahan itu sepatutnya mematuhi sepenuhnya lah. Tapi kalau kita tengok belum ada penyata perbandingan. Betul. Mungkin boleh kongsi sikit dapatan audit ataupun macam mana proses itu. Di dalam penyata kita, kita laporkanlah berapa yang kita buat unjuran untuk hasil dan belanja dan untuk semua kod lah. Walau bagaimanapun, dekat akhir tu kita ada satu figure kita panggil account ataupun bajet yang boleh banding kan. Nak banding dengan apa? Banding dengan kita punya unjuran akhir tu lah. So actual belanja kita dapati kita banding dengan anggaran bajet yang akhir tadi, dia ada lebihan ataupun dia ada kurangan. Betul, Dan setiap lebihan dan kurangan ni sepatutnya kita kena buat penyesuaian. Kita kena reconcile Tapi di Kejora kita tak pergi terperinci lah. Cuma kita ada maklumat sebab mungkin saya boleh kongsi terus. Apa yang menyebabkan bajet tunai yang kita unjurkan tadi dia berbeza. Kita kena faham dari sudut perakaunan, kita menggunakan asas akruan. Bajet asas tunai. Asas akruan saya bagi contoh. Sedikit je Cik Ashrin sebab nanti kita ada lagi akan tunjuk penyata kewangan. Kita akan tunjuk penyata kewangan. Saya bagi contoh mungkin dari segi revenue recognition lah. Sebab ada setengah contoh kita dapat bayaran pajakan tanah untuk 30 tahun. Asas akruan, duit tu kita dapat untuk 30 tahun. Tapi berdasarkan prinsip perakaunan akruan, kita cuma boleh recognize untuk tahun tersebut saja. Baki lagi 29 tahun tu, kita kena recognize tahun berikutnya lah. Itu yang berbeza. Tapi dekat tunai, unjuran hasil kita terima duit sepatutnya untuk 30 tahun. Dam terus habis. Dam terus habis. Itu yang membezakan asas tunai dan asas akruan tadi. Okey. Baik. Nanti sebab kita akan tunjuk penyata kewangan Kejora tersebut dan kita akan Cik Ashrin akan jelaskan lagi apakah varian yang apa orang kata faktor yang menyebabkan varian tersebut lah. Okey, minta tolong tunjukkan visual 1 kepada penonton podcast kita. Okey, kalau kat komen tu ada geng Biped Jalan Ipoh hadir. Terima kasih. Apa yang setuju sangat tu Puan Atira. Okey, terima kasih setuju. Alright. Dekat skrin sekarang tuan-tuan dan puan boleh lihat ini adalah pendedahan lah yang Kerajaan Persekutuan buat berkenaan dengan MPSAS 24 iaitu penyata prestasi belanjawan. Inilah format kita Cik Ashrin. Macam saya cakap tadi, kami anggaran disemak je terus kan. Jadi kita akan tambah baik, kita kena masuk anggaran asal kerana di situ baru dapat cerita penuh lah revise down atau revise up kan. So kat sini Kerajaan Persekutuan macam saya cakap tadi, kami hidup dua alam. Kita ada amount sebenar tu, amount sebenar ada asas tunai ubah suai yang merupakan pelaporan rasmi kita dan juga kita ada amount asas akruan. Dan ia adalah penyata prestasi tuan-tuan dan puan-puan. Sudah tentu kita hanya tunjuk hasil tolak belanja, dapatlah lebihan kurangan. Jadi di asas tunai ini, kalau kita tengok kat sini asas tunai, kita kalau dekat situ saya ada letak figure nak bantu kita punya kupasan lebih menarik lah pada hari ini kan. Ini konteks untuk tahun 2024. Di mana kalau kita tengok hasil, tuan-tuan dan puan boleh fokus kepada kolom asas tunai ubah suai tu, hasil kita, hasil cukai, hasil dividen di asas tunai semua tolak dengan belanja mengurus. Kebiasaannya istilah fiskal ni dia panggil hasil tolak belanja mengurus, kita akan dapat current account lah ataupun lebihan semasa. Dan lebihan semasa ni kita akan pastikan positif lah, positive figure. Ini kerana ia memberi maksud bahawa untuk running the government kita mempunyai hasil yang cukup. Dan bila hasil tolak belanja mengurus dapat current account yang positif, maksudnya ada lebihan duit, defisit tu akan wujud bila kita tolak dengan belanja pembangunan. Tolak sahaja belanja pembangunan akan dapat selalunya defisit. Sebabnya belanjawan kita masih dalam keadaan defisit. Tapi kita ada sasaran fiskal lah menuju ke arah 3% lah. Tapi tahun ni kita pun tengok macam mana keadaan sebab ada konflik Asia Barat memberi tekanan sikit kepada belanja subsidi kita. Kita akan tengok macam mana. So sebagai contoh di sini, kurangan kita untuk asas tunai ubah suai 81 bilion. 81 bilion di asas tunai ni tuan-tuan dan puan, kita sebenarnya boleh kaitkan secara langsung kaitkan secara langsung dengan keperluan pembiayaan Kerajaan Persekutuan untuk tahun tersebut. Atau makna kata saya nak cakap hutang persekutuan kita tu kita jangka akan naik lebih kurang figure ni lah 81 bilion.
Berbanding pula dengan asas akruan, di asas akruan ni samalah kita ambil format yang sama, hasil, tolak belanja, belanja mengurus, tolak belanja pembangunan, tentera perempuan. Selalunya kita andaikan dekat akruan ni, belanja dia lagi besar lah sebabnya ia mengambil kira juga transaksi yang tidak melibatkan aliran tunai. Maksudnya di asas tunai ubah suai ni, sebarang aliran keluar kita anggap belanja, aliran masuk kita anggap hasil. Berbanding dengan asas akruan ni, belanja ni tak semestinya ada aliran tunai keluar baru kita nak record, tak semestinya ada aliran tunai keluar. Maksudnya kalau dia dah memang dah incurred belanja tu, kita akan record dia sebagai belanja. Maksudnya kita, kalau saya fikir biasa ni, saya andaikan kalau defisit di akruan ni sepatutnya lebih besar lah, sebab orang kata dimensinya dia lebih komprehensif dalam merekod realiti transaksi ekonomi negara ni lah. Tapi bos kan, bila kita tengok dekat skrin ni bos, kita tengok defisit di bawah akruan tu bos, ternyata kurang sangat ketara berbanding defisit di asas tunai ubah suai. Di akruan, defisit kita bos hanya 36 bilion. Ini konteks PKKP 2024 berbanding di asas tunai yang berjumlah 81 bilion. Jadi bos, kalau kita tengok macam inilah, bagaimana bos kita nak mentafsir di asas tunai ini yang kita gunakan untuk buat keputusan fiskal ni defisit 81 bilion, tapi di asas akruan ni nampak 36 bilion. Bagaimana kita nak mentafsir amount ini? Dan untuk defisit asas akruan ni bos, 36 bilion ni, adakah kita boleh anggap memang ia lebih komprehensif dalam mencerminkan kedudukan fiskal kerajaan kita, ataupun dia sebenarnya lebih kepada varian tersebut lebih kepada perbezaan konseptual, perbezaan pemasakan yang memberi kesan favorable kepada defisit akruan ni bos? Silakan bos. Baik. Okey, so jadi kalau yang kita tengok di skrin sekarang ya, so jadi kita ada asas tunai dan juga asas akruan lah ya. Seperti mana yang Bani cakap tadi kan, kalau di asas tunai tu ada 81 bilion defisit. So jadi literally lah kan, kita bila bercakap pasal asas tunai ini kan, kita kata dia duit keluar, duit masuk. Okay kan? Cuma kita kata dalam keadaan kerajaan persekutuan ni, dia ada juga elemen-elemen yang kita kata bukan tunai, tapi kita masukkan juga sebagai elemen ataupun kita panggil angka sebenar lah kan, dia sebagai contoh dia, tapi figurnya tak besar lah. Saya ingat dia cerita contoh macam kalau sebelum ini dia adalah kata contoh deposit kan, kalau kata lepas 6 tahun duit dah masuk dah awal lah kan, so jadi kita jurnalkan, buat perasaan masuk ke hasil kan, so jadi kita kata itu juga sebahagian daripada prestasi kepada tunai. So jadi betul yang macam Bani cakap tadi, bila dia kata dia adalah inflow dan juga outflow daripada ni, so jadi dia sebenarnya tunai ini menunjukkan kekurangan Okay. So kekurangan tunai kita. Dan biasanya kan kita punya ni kekurangan atau defisit ini akan ditampung dengan kita punya inilah pinjaman tapi dia terhad dia tak boleh untuk kita panggil kekurangan ini menampung kita punya belanja operasi ataupun mengurus. Sentiasanya adalah kekurangan atau defisit dan pinjaman itu dibuat tidak lebih daripada nilai defisit untuk kita kata membiayai kita punya belanja pembangunan. Itu memang ada dalam orang kata kerangka undang-undang apa ya, kita ada kita punya ni. Okey, kemudian bila kita tengok daripada asas akruan tuan-tuan dan puan asas akruan ni dia bukan berlegar sekitar daripada kita panggil tunai. Okey So jadi apa yang ni sebagai contoh saya cuba ni kan dia sebenarnya transaksi yang berlaku di akruan kan, dia sebahagian besarnya menunjukkan kita panggil nilai nilai kini atau nilai sebenar nilai sebenar yang impaknya sebahagian besarnya adalah daripada kita panggil penyata kewangan, kita panggil penyata kedudukan dan pergi kepada kita panggil penyata prestasi So jadi dalam menunjukkan kedudukan so jadi kedudukan penyata kedudukan itu, so jadi sama ada benda yang baik atau yang buruk itu akan kita transferkan dia pergi kepada kita punya penyata prestasi. Okey so jadi dia sebenarnya kalau kata kita nak ni kan tuan-tuan dan puan
kalau kata kita ada satu konsep ataupun prinsip kita panggil prudence. Dalam Berhemah Al-Quran lah, ini bos, kan. berhemah. So jadi berhemah. So jadi berhemah ni dia lebih kurang kata jangan kita menggambarkan kita punya ini melebihi daripada apa yang kita ada. Kita tak Kan? overstate Kita- asset, understate liability bos contoh. Okay. So jadi sebagai contoh saya nak ni kan dia punya ni lah kan. So jadi bila berlaku kita kata satu yang ni kan dia punya kita punya ni kan berlakunya contoh kita punya hasil kan hasil yang kita keluarkan kita invoicekan kan. So jadi bila kita invoice kita akan catatkan dia sebagai hasil. Tetapi kalau kata dalam bentuk EBT lah kan kalau tak bayar lagi dalam bentuk EBT tu jadi kita kena buat test EBT kita tu. So jadi kalau kata EBT tu jumlahnya 100,000 kan tapi kalau agingnya dah lama umur dah 6 tahun dah. So, kita kena buat sesuatu lah kan supaya kita tidak menganggap yang pada tempoh masa terdekat atau tahun depan kita akan mendapat 100,000 juga kan ada kebarangkaliannya 100 itu Tak boleh 1,000 dikutip tak pun. boleh dikutip boleh dapatnya 50,000 saja sebab itu akan impact kepada kita punya inflow dan juga outflow lah pada masa depan kan so jadi itu dia punya ni. So jadi satu lagi yang saya nak ni kan tadi prudence dan keduanya matching. Kan? Kalau kata kita tengok dekat tunai dia matching. Tapi matchingnya adalah tunai. So jadi kalau belanja yang dibayar dan juga tunai yang diterima bagi hasil. Itu matching dia. Tapi di akruan ni dia adalah yang patut dibayar kan dan juga yang patut diterima. Maksudnya kalau tunai tu bos beli aset 16 juta dia dam terus bos. Ya. So jadi itu satu ni lah bila kita matching itu dia lebih menggambarkan keadaan ekonomi So jadi kita kata kalau kata contoh sewa lah kan bayaran sewa kita patut bayar 12,000 tapi cuma kita bayar 11,000 kita rekodkan 12,000 kan. Sebab akhirnya dia akan pergi balik kepada penyata kedudukan tadi yang akan mengurangkan kita punya kalau kita boleh kata kekayaan kita net worth kita kan sebab kita ada berhutang 1,000 kan tapi diambil kira pada masa kini untuk bayaran yang akan dibuat pada masa depan lah so jadi yang itu dan kemudian kita ada juga yang kita kata yang tak berapa baik lah tadi kita ada impairment ada juga pasal provision kan so provision kalau kata kita kena saman dan sebagainya kan so jadi kalau dekat akruan ni kita akan nampak lah apa-apa yang kena so jadi kalau kata dia memang kebarangkaliannya adalah untuk kita membayar pada masa depan outflow pada masa depan Barangkali yang kalah tu tinggi bos so jadi pada masa ini kita kena ambil dah anggap belanja dah. Ambil sebagai belanja supaya kita ada tanggungannya pada dalam penyata kedudukan untuk kita mengurangkan aset kita sebenarnya dah ada dah tuan-tuan yang akan menuntut lah so jadi bercakap begitu kan atau satu lagi saya tambah mungkin satu lagi adalah berkaitan dengan investment income from investment lah daripada pelaburan so jadi kalau kata dari segi pelaburan tu kalau kata kita tengok pelaburan kalau kata kad tunai tu contoh dia kan kalau kata di balance sheet kita ada pelaburan kalau kata kita dulu beli 100 juta lah dia tak berubah-ubah figure dia kan tapi dalam kes kita kan kalau kata kita tengok dekat akruan tu kan bila kita ambil yang kita kata share of profit daripada yang syarikat tadi kan Share of profit apa? Share of profit tadi so sebab apa kita ambil sebab bila kata dia ada profit nilai dia kan dan aset syarikat itu kan pelaburan kita juga dah bertambah Betul. Katakan Petronas 100 bilion lah bos. Kita ambil akad akruan. So jadi kita akan jadi lebih baik lah Betul. kekayaan tadi ataupun tuntutan dekat liability tadi kita dah ada tuntutan tadi kita dah ada dah asetnya yang boleh digunakan nanti kemudiannya untuk memenuhi tuntutan tadi Okay. So jadi kalau kita bercerita pasal komprehensif kan kalau kata kita nampak tengok kan dia akruan ini dia sebenarnya mengambil kira nilai kini nilai sebenar apa yang ada kepada kerajaan so jadi
apa yang kita ada untuk biaya kita punya ni dengan nilai yang sebenar. Tapi kalau tunai dia tak ada ni lah. Kalau kata di metafasi langsung kita tak nampak apa-apa ni lah. Kalau kata improvement on kita punya investment tu kita tak akan nampak. Yang kita nampak cuma dividen yang kita terima lah. Okey, so jadi daripada sudut itu kan, kita akan nampak kan, komprehensif. Cumanya di sini kan, macam semua orang kata lah bila kata komprehensif ini, dia patut nampak lebih buruk. Betul. Ya, lebih buruk. Sebab dia bayangan masa depan bos kan. Dia, Ya. dia dah ambil yang buruk-buruk tu Yang dah. buruk-buruk dia ambil Dia dah. supaya ada tanggungan di Yes. balance sheet itu untuk inflow pada masa depan. Okey, yang akan impact lah kita punya yang asas tunai ubahsuai tu. Ya. So jadi saya cuba nak nikan sikit lah kan yang berkaitan dengan ni. Suatu masa dulu lah kan, kira-kira masa kita nak bermula dengan akruan ini kan, ada kawan di bajet lah kan, so bercerita pasal nak laksanakan akruan. So jadi dia punya ni adalah, sebenarnya cerita dia adalah berkaitan dengan kita sebenarnya bila kita buat akruan ini, katanya lah kita nak mendedahkan kan, atau kita akan mendedahkan, dia panggil, dia agak buruk sikit lah tuan-tuan dan puan jerangkung dalam almari lah dia panggil. Ya. Jerangkung dalam almari. So jadi semua orang kan, bila kita dah buat akruan, kita pun expectation dia adalah jerangkung dalam almari jugalah Tapi bila kita tengok dekat sini tadi, dia bukan jerangkung yang keluar. Habis tu jadi apa bos? Dia, kita tengok jerangkung ni mungkin mengerikan lah Dia nampak botak-botak kecil je. Botak-botak kecil. Toyol aja. Standard je toyol saja. So jadi dia punya ni, dia punya tu sebenarnya naratifnya tidak ni lah kan, tapi sebab keluarnya toyol. So jadi nampak tidak ni, tapi dia sebenarnya bergantung kepada struktur kerajaan tu tadi. Kita kena tengok kita ni macam mana. Kalau kata kita tengok kan, sebenarnya kan, kalau saya tak ada figure dia kan, kita punya belanja pembangunan ni sebenarnya besar. Betul. Kan? So jadi dia dalam mungkin 60-80 bilion kan. Di tunai tadi, dia memang kira semua belanja dah ni, habis. Semua belanja. Dia tak boleh Kan? buat. Aliran keluar je belanja bos. Belanja. Kan? So jadi kalau dekat akruan ni, mungkin tidak semua, tapi sebahagian besarnya, kita iktiraf dia sebagai aset sebab dia memang ada, kita beli aset dan juga kita membina aset. So jadi itu tidak dianggap belanja, cuma kita kata aset itu bertukar. Ya. Daripada tunai pergi kepada satu jenis aset lah, HLP dan sebagainya. Okey. Dan juga kita kata kita ada satu lagi adalah berkaitan dengan pelaburan. Kita ni agak strategik juga melabur kan. So jadi pendapatan kalau kata di tunai itu 36 bilion kan. So jadi kita punya tu sebenarnya kebergantungan kita kepada ni adalah tinggi, dan juga Kepada apa tu bos? kepada pendapatan daripada pelaburan. Ya. Okay, kan? Betul. Dengan 36 bilion itu kan dekat tunai tu, kita boleh expect lah kan sebenarnya syarikat-syarikat yang kita pegang tu, dia memang mempunyai prestasi yang baik lah. Tapi main drivernya Petronas je lah bos. So jadi paling besarnya yang Petronas itulah. lah. Yang lain-lain biasa-biasa So jadi bos. prestasi dia memang dia lah. Tapi bos, kita ada dana infra. Contohnya dana Ya. infra, dia macam SPV, financial vehicle bos. Dia Ya, cari betul. duit. Dia bagi kepada sarana operator yang buat MRT bos kan. Okey. Aset di luar buku kita, financing tu kita masukkan lah, kita akan debit belanja lah dan kredit jaminan kewangan lah bos. Tapi aset di luar. Tapi di belanja DE itu, di belanja pembangunan itu, kita anggap sebagai pembayaran liability GG bos. Dekat tunai dia flush out habis sebagai belanja, tapi di akruan kita nampak impak dia pada peningkatan hutang dan pengurangan hutang lah. Ya. Tapi kita ada aset di luar lah bos. Ya, betul. Itulah, itu yang di luar daripada ini balik-balik kepada cerita yang asal tadi, MSE yang bajet dan sebagainya kan. Dia ada kan, tapi macam kita balik-balik kepada tadi lah, dia prudence kan. Ya. Konsep prudence tadi supaya kita tidak overstate, overclaim lah kata kan. So jadi kita macam ada banyak duit atau banyak aset untuk menampung yang kita punya obligasi dekat bawah, dekat liability tu. Tapi sebenarnya kita kata kita kena wujudkan jugalah macam Bani cakap tadi, kalau kata GG dan sebagainya, kita akan wujudkan di liability tu kan. Dia ada claim kepada aset itu dengan pada masa ia berlaku dipergi pada kita punya ni lah kita kata kita punya PNL lah.
So jadi nak kata komprehensif tu saya rasa memang komprehensif. Tapi nak kata semestinya dia akan jadi lebih buruk bergantung kepada kita punya structure. Sekejap lagi audience ada yang ingat ada 50 bilion lebih. Kenapa tak bagi bonus bos? 3 bulan gaji ke bos? Sekejap lagi diorang ingat ada duit. Sebab tu nanti macam kita mana, bos? jawab kemudian. Nanti kemudian. Okey. So jadi Nantikan. 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 So jadi bila kita pergi kepada ni kan, sama ada kita kata bila kita kata dia jadi baik ini kan, daripada anggapan kita jadi buruk, adakah dia sebab konseptual punya nilai? Tapi bagi saya, dia sebenarnya konseptual inilah yang menjadikan dia lebih komprehensif. Kan? Yang menunjukkan nilai ekonomi yang sebenar atau fair kepada balance sheet yang akan dihantar kepada kita punya penyata prestasi. Okey. Kalau menjawab Bani punya soalan tadi, kalau kita tengok aja kan, 36 bilion kan. Okey, pembaca kan. Kalau pembaca ni lah yang biasa-biasa tengok kan. Masa 81 bilion defisit tunai, dapat BKK 500. 36 bilion ni Kan? takkan tak ada sebulan pun tak ada. Kan? Betul bos. So jadi tapi sebenarnya kita kata kan, bila kata menunjukkan, menggambarkan di kedudukan itu yang akan pas kepada panel itu, sebenarnya benda ada tapi masih lagi atas kertas. Ya. Itulah dia. Itulah Bos, sebenarnya. matching tu boleh tambah sikit bos. Dari segi aset kan kita beli aset. Matching di akruan tu maksudnya dia tak flush dump terus semua amount aset tu dekat PNL. Ya. Analogi sikit bos. Secara okey. sistematik matching principle tu berlaku di penyata prestasi. So jadi kalau kita bercakap pasal aset tu lah kan, sebab ini akan ada penceritaan yang lebih luas lah nanti kita akan ni kan. So aset, so jadi sebenarnya tengok saja tadi cerita yang kita kata hutang kan. So jadi kita sebenarnya hutang nampak hutang tapi sebenarnya kita berhutang tapi dalam pada masa yang sama kita membina aset lah. Betul. Kita sebenarnya kalau bahasa Inggerisnya GM apalah dia kata formation of asset kan adalah penting kepada kita sebab aset kita guna dia bukan habis sebab dia ada usia guna kan, sebab kita punya aset tu sebenarnya dia ada tempoh usia gunanya melebihi 1 tahun lah kan. Aset diguna untuk menjana inflow pada masa depan. So jadi tunai ini sebenarnya menunjukkan keperluan tunai pada masa ini, tapi akruan ini menunjukkan keperluan kita pada masa depan yang akan impact kepada kita punya defisit. Yang tunai dan keperluan kita pada masa depan kan untuk membiayai kita punya kita punya belanja pembangunan. Itu dia ni. Okey. So maksudnya bos dalam contoh aset tadi, pembelian aset kita di pembelanja pembangunan, contoh kalau aset 2 bilion, kita terus anggap belanja 2 bilion tapi di akruan kita akan anggap dia aset dan kita akan susut nilaikannya secara sistematik, memberi impak sistematik bos kepada penyata prestasi kewangan kita bos kan. Ya betul. Saya nak tambah sikit konteks aset tadi kan Puan Mani. Sebagaimana yang Cik Sabri share, bila kita menggunakan peruntukan pembangunan, kita melaksanakan projek pembinaan dan sebagainya. Projek ni mungkin ambil masa 2 atau 3 tahun. Betul. Which is melibatkan 3 tempoh perakaunan berbeza. RMK lah kan, Rancangan Malaysia. Maksud saya tempoh perakaunan, kita punya tempoh perakaunan 12 bulan. Betul. Januari sampai Disember. Itu satu tempoh. Kemudian 2024 different tempoh. So tempoh perakaunan kita ni, contoh satu projek melibatkan 3 tahun untuk kita siapkan. Di dalam asas bajet tunai tadi, bajet pembangunan tu kita dah belanja. Tunai dah keluar. So dalam penyata kita dah keluarlah duitnya kan. Tetapi kita tak terus letakkan dia dekat dalam, kalau macam kejoran punya konteks, kita tak letak dekat dalam hasil bukan pertukaran tu lagi. Sebab dia akan duduk dalam kategori kerja dalam pelaksanaan. Sebelum dia disiap untuk kita pindah ke hartanah loji dan paklatan. Itu yang tempoh 2 atau 3 tahun sehingga projek itu siap, dia parking di situ dulu lah. Parking di situ. Belum susut nilai lagi, tak ada impact. Belum susut nilai lagi. Sebab aset tu pun belum ada manfaat ekonomi ataupun belum digunakan pun. Itu yang
3 tahun dan dah siap, barulah kita boleh pindah ke Hartanah Loji Peklatan Dan seterusnya disusun nilai kan kita secara boleh susun nilai sistematik kan. impak kepada Jadi PNM. asas akruan dan tunai tadi, konteks dia menyebabkan tunai kita memang keluar sekali Ya, jalan lah, bayar kontraktor sebagainya kan. Ya. Tapi end up aset belum jadi aset lagi, dah belum guna lagi. Ya. Dan dia akan parking dulu dekat Hartanah Loji, kerja dalam pelaksanaan tadi. Itu. Jadi perbezaan itu kebanyakannya adalah konseptual tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat simpulkan. Okey, kita akan berehat sebentar, tak lama, kurang lebih 1 minit sebegitu, dan kita akan kembali dengan persoalan yang lebih hangat. Kita nak bincangkan pasal buy-in pelaksanaan perakaunan akruan dan juga kita nak berbincang lebih berkenaan dengan realiti fiskal. So, kita rehat sebentar, kita akan kembali selepas ini. Baik, Assalamualaikum. Kita bersambung kembali dengan seperti mana yang saya janjikan, kita nak ke topik lebih orang kata seronok lah untuk dibincangkan berkenaan dengan buy-in dan juga realiti fiskal. So, bos, kalau kita lihat kan berdasarkan dapatan tadi kan, 81 bilion di tunai ubah suai versus 36 bilion di asas akruan. Kalau kita tengok dapatan tu memang kita nampak akruan itu lebih baik lah bos kan. Yeah. Tapi dalam realiti fiskalnya kita sedia maklum bos, untuk keputusan fiskal negara, pembiayaan negara, pembiayaan melalui hutang persekutuan, kos kewangan, selera pasaran dan sebagainya, semua menggunakan angka-angka di asas tunai ubah suai. Itu realitinya lah bos kan. Jadi timbul persoalan kritikal di mana kita tengok defisit 36 bilion ni kecil saja. Perbezaan disebabkan konseptual macam kita bincang tadi bos. Jadi sejauh mana bos rasa angka-angka di akruan ini boleh dipercayai nantilah oleh pembuat dasar untuk membuat keputusan fiskal di peringkat negara? Ataupun bos adakah figure tersebut 36 bilion ni hanya dipandang enteng sebagai secondary view, nampak cantik tapi kita kena faham perbezaan konseptual, kurang diyakini dan kerana perbezaan konseptual tadi. Dan kalau inilah persepsinya bos, adakah ia berpotensi menjadi stopper untuk proses kita buy in pembuat dasar untuk go live pelaksanaan perakaunan akruan kita bos? Okey. Okey, soalan ni dia betul lah So jadi berat sikit lah kita nak ni kan, nak kupas. So jadi sama ada dia diyakini atau tidak diyakini So jadi macam saya kata tadi lah,
expectationnya bila kita buat perakaunan akaran, resultnya kan, so jadi akan lebih jadi berat lah. Sebab kita kata dia memang komprehensif, sebab dia akan menggambarkan kan kita kata di balance sheet itu, kita kata dari balance sheet pergi kepada kita punya penyata prestasi dan juga cita-cita prudent dan sebagainya lah kan. So jadi macam yang saya kata tadi lah kan, semua orang dia punya tu dia kata melihat expectationnya adalah jerangkung. Mengerikan lah. Mengerikan. Kan? Dah buka hijab tu tak boleh tutup lah bos. So jadi tengok memang takut lah. Gigil. Betul. Tapi bila buka, kita buat penyata perakaunan, kita punya penyata akruan ni, kita bentang kan, dia bukan jerangkung. Itulah kita kata nampak toyol aja. Toyol tak ngeri sangat lah kan. Toyol Toyol dia tak kacau orang kan. Saya pun tak pasti. Toyol tak kacau orang. Dia ambil duit je. So jadi tak apa ngeri. So jadi, tapi adakah kita kata yang komprehensif ini tidak dipercayai atau tidak diyakini? Okey kita tengok dia macam inilah Kalau kita ni kan tengok penyata kewangan akaran itu secara sendiri. Okey, yang kita nampak, dia nampak kalau kata di balance sheet kan. Walaupun sekarang kita punya balance sheet bukannya berimbang pun, kita masih lagi dalam kurungan kan, kita kata ni kan, defisit. Ataupun bila kita pergi dekat ni kan, kurungan maksud liability melebihi aset. Liability lebih daripada aset. Yeah. Betul. Kalau kata prestasi tu nampak lebih baik. Tapi persoalannya, adakah lebih baik ini kita ada duit kan untuk biaya kita punya belanja-belanja yang lain tadi? Adakah 36 bilion itu, dia bezanya dalam 45 bilion itu, kita boleh gunakan untuk, kita kata, contoh tadilah, so jadi 81 bilion bayar 500 je BKK. So jadi kalau kata 36 bilion, takkan boleh ke kita nak biaya atau nak bayar 1 bulan? Bonus kan? Jawapannya tak boleh. Kan? Betul. So jadi kalau kata kita tengok di situ, kita kata nampak macam tak ni kan. Tapi sebenarnya kita punya, kalau kata akruan, penyata akruan dan juga penyata prestasi tunai tadi kan, kita kata tunai ini dia menunjukkan masa ini keperluan tunainya. Tapi dalam banyak-banyak bila kata kita buat akruan itu, banyak elemen-elemen yang kita masukkan, transaksi dan sebenarnya kan, dia sebenarnya akan melibatkan inflow dan outflow pada masa depan. Inflow dan outflow ni dia akan akhirnya berkaitlah dengan prestasi yang kita kata tunai tadi, keperluannya. So jadi dua-dua kena baca bersama. Satu menyelesaikan isu masa ini, yang kedua, yang satu lagi akruan dibaca bersama untuk diambil kira dalam perancangan fiskal, fiskal kan. So duit keluar, duit masuk, nak ni apa semua kan. Semua liability yang kita ada bila nak bayar dan sebagainya tu kan, diambil kira untuk perancangan fiskal pada masa depan, supaya kita punya disiplin kita semakin mantap dan juga mampan lah. Dia kena baca bersama. Akruan ini membantu tunai untuk memantapkan kita punya, kita kata, kedudukan fiskal kerajaan. Defisit bayangan di masa depan apa? Pada masa ini, masa jangka pendek, sederhana dan juga jangka panjang. Dia kena baca bersama. Dia tak boleh baca secara solo. Kena harmonikan. Yes. So jadi bila menjawab kata yakin tak yakin tu, dia yakin tapi dia tak menjawab. Dia kata habis walaupun 36 bilion tapi aku masih perlu meminjam sebanyak lebih kurang 81 bilion. Dia tak menjawab tapi dia baca bersama, kita akan ni untuk perancangan yang lebih baik pada masa depan. Dia membantulah kan. Sebagai contoh bos, yang tadi jaminan kewangan lah bos. Jaminan kewangan ni kita ada sebahagian kecil kita guna duit poket sendiri. Kecil tu tak kecil lah kalau sebut peringkat federal ni bos, 4 bilion juga guna duit sendiri kan. Contoh bayar prinsipal jaminan kewangan. Selebihnya kita off budget. Maksudnya melalui dana infra tadi, cari duit bagi kat prasarana kan bos kan. Tapi dekat akruan dia dah capture bos, dia dah ambil. Dia dah capture. Jadi dengan bos cakap tadi, harmonikan kedua-duanya, defisit bayangan tu akan dapat lebih jelas bos. Cukai belum bayar pun sama bos. Cukai belum bayar dekat
akruan kita anggap liability masuk balance sheet dah. Dah memburukkan lagi kita punya nilai bersih. Betul. Dan sepatutnya kita mengurangkan hasil kita lah kalau betul-betul lah bos kan. Ya. Tapi tu di asas tunai lah bos kan. Jadi orang kata defisit bayangan kena harmonikan dan dalam masa yang sama off balance sheet, off budget perbelanjaan itu membolehkan kita membiayai pembinaan aset infra pengangkutan sebagai contoh MRT kan bos kan. Ya. Dan orang akan cakap kita macam accountant kita asyik tengok figure. Belanja banyak lah. Tapi kita diingatkan bos untuk melihat impak sosial. Well-being. Sebab kan bila ada satu environment kondusif akan kembalikan kepada negara juga bos kan. Ya betul. So jadi itulah kita kata kita pasal MRT dan sebagainya kan. Kita ada GG dan sebagainya yang kita ambil kira. So jadi nak ambil kira GG itu kalau kata di satu kakinya adalah kredit, liability kena ada debitnya lah. So jadi akan ada impactnya kepada kita punya prestasi kan. Prestasi kewangan apa? So jadi kita balik kepada yang tadi kan. So jadi kita kata dia sama jugalah. Aset itu, infra tu, kata jalan raya dan sebagainya kan. Dia nampak macam di dalam balance sheet ada. Tapi apa gunanya? Bukan boleh kita jual dan sebagainya kan. Tapi aset ini yang akan menjana pendapatan kita pada masa depan. Dia masih lagi berkait dengan kita kata inflow. Akruan ini ada aset yang akan kita inflownya dan juga yang bila kata inflow pada masa depan keluar masuk duit tu dia akan ada ni lah. Ada impactnya kepada prestasi bajet kita lah sebab bajet kita akruan duit masuk dan keluar lah. So jadi balik pada tadi saya ni kan. Bos, impak tadi infra tu bos, boleh lengkapkan impak dia macam mana? Maksudnya bila kita accountkan aset jalan raya bos, kita tingkatkan aset jalan raya. Kemudian dalam masa yang sama kita juga ada liability pendapatan tertunda bos, deferred revenue. Hasil tu masuk macam mana bos? Macam mana dia impak dekat PNL akruan itu bos? So jadi sebab kalau kata kita bercakap pasal jalan raya ataupun lebuh raya kan, kalau kata di federal ni kita punya tu ada tol kan. So jadi kita kata pendapatan tertunda, so jadi sama jugalah dia matchingnya kan, pendapatan tertunda. So jadi kalau kata masanya tiba kita akan pergi dekat balik PNL lah. So jadi debit dan juga akan mendatangkan hasil pendapatan tertunda. So jadi sebab kita ambil pajakan sebab kita punya pajakan, tapi dalam keadaan biasa lebuh raya yang tiada tol dan sebagainya kan, yang kerajaan bina dan sebagainya itu, yang itu impactnya datangnya sebab dia tak ada hasil. Tadi dah cerita pasal tol apa kan. Sebab ceritanya adalah daripada penggunaan jalan itu diadakan, digunakan untuk logistik, transportation dan sebagainya. Ada syarikat tengok bagus jalan, dia melabur dan sebagainya kan. Akhirnya akan beri impact fiskal lah dalam bentuk revenue cukai dan sebagainya bila melabur. So jadi kita akan ni lah. Dan balik juga kepada inflow kepada ni lah yang akan kita nampak kan pada prestasi tunai pada masa akan datang lah. Tapi saya cuba nak ni kan tadi yang kata Bani punya ni lah secondary view lah kan. Kalau dia tidak diyakini, tidak dipercayai, so jadi kita punya penyata kewangan ni, akruan ini akan menjadi secondary view. So jadi kita balik kepada MPSAS 24 ni lah MPSAS 24 ni dia memerlukan kita membuat kalau kata bajet asas lain, kita punya penyata ataupun penyata kewangan asas lain kita kena buat penyesuaian bajet lah kan. Kita kata tadi dia kena dibaca bersama, satu masa ini, satu masa depan. So jadi penyata penyesuaian bajet ini kan, dia ni menjawab persoalan tentang secondary view tadi. Dia tidak mahu yang perakaunan akruan ini dijadikan sebagai secondary view. Dia diletakkan bersama So jadi kalau kata kita tengok kita punya ni kan, di atasnya adalah akruan kan, di bawahnya adalah tunai dan juga kalau yang macam kita punya besi adalah aliran tunai. So jadi diletakkan bersama kan supaya dilihat secara bersama dan kita faham dia punya tu pada keperluan kita pada masa ini berkaitan dengan tunai untuk juga digunakan kan pada masa depan kan, inflow dan outflow kan, jangkaan kita pada masa depan yang akan impact ada impact kepada kita punya prestasi bajet tunai kita. Bercakap pasal buy-in so jadi saya
Bos kejap Okey. untuk makluman penonton, yang tadi Cik Sabri sebut macam mana nak sesuaikan daripada defisit akruan, defisit tunai, nanti kita akan tunjuk format. Ya. So sebentar lagi kita akan bagi format supaya lebih jelas lah apa yang Cik Sabri perkatakan. Silakan bos berkenaan buy in. Okey, buy in tadi kan. Okeylah. So jadi saya ingat kita ni journey untuk perakaunan akruan ni dah lama dah kan. Mungkin lebih daripada 15 tahun 2010 bos kan kata. mungkin 2010 dan sebagainya lah. Kita dah buat awareness dan apalah semua kan. So jadi di peringkat Jabatan Akauntan Negara sistem kita kata ready lah kan. Saya pun dah lama tak ada kat sini, saya rasa ready lah. Sama macam bos tinggalkan dulu lah so, bos. sistem ready, piawaian ada. So jadi dari segi humannya telah kita bina kan kapasitinya. Dah faham dah nak buat dan sebagainya kan. So jadi kita ready, secara teknikal kita ready. Okey. Dari segi pembuat dasar kan, saya percaya saya percaya kan dengan apa yang dilaksanakan, apa tindakan-tindakan yang dibuat kan untuk pengukuhan kan, kita punya fiskal kan, bukan fiskal, disiplin fiskal kan, kerajaan. So jadi dengan langkah-langkah konsolidasi, so jadi consolidation lah fiscal consolidation, dia senang sikit nak sebut bahasa putih. So itu yang seiring dengan FRA Financial Responsibility Act atau bahasa Melayu Akta Kebertanggungjawaban Fiskal kan? Di mana dalam tu ada indikator bos. Ada indikator pasal sasaran fiskal, ada defisit, GG boleh banyak mana. So jadi berapa kita boleh bayar kan, setakat mana kita punya tu walaupun untuk bertukar bayar, kan? parti politik bos, semuanya dikekang lah dia orang punya apa, Dia boleh jaga. dikekang sebab dah ada dalam kerangka undang-undang. So jadi saya nampak itu adalah sebahagian daripada kan persediaan pihak pembuat dasar lah, yang ni MOF kan ke arah, saya percaya itulah persediaan-persediaan yang dibuat. Mungkin ada juga yang lain memperkemaskan pasal pelaburan kerajaan dan sebagainya kan, ke arah perakaunan akruan kan. Sebab figure-figure perakaunan akruan ini akan menyokong sebenarnya laporan-laporan fiskal itu. Kita dah tersedia untuk digunakan. So jadi kalau secara analoginya tuan-tuan dan puan kalau kata dalam ni kan kita menyertai satu larian okey, so jadi kita panggil larian akruan lah, analogi ni bos. analogi dia kan. So jadi kita ni adalah pelari, daftar dah, so sebulan berlatih, baju dah ambil dah bos, baju dah ambil, pagi sampai sebab dalam tu dia kata sampai 6.30 pukul 7 lari. So jadi kita punya tu, kita sampai dah lekat sini, spek hitam dah pakai, spek hitam yang berlari tu subuh-subuh tu pakai spek hitam bos, gelap-gelap tu pakai jugalah. Kalau kata biasa berlari masa berlatih pakai track, tapi kita pakai tight untuk lebih selesa. So jadi kita dah ni dah daripada 6.30 tunggu pukul 7 warm up dah. Tak berhenti warm up ni, lencun dah badan dah kita ni kan. So jadi penganjur kita ni, kita boleh ibaratkan sebagai MOF lah penganjur tak juga kata boleh jalan. Ni aku dah lencun ni, basah ni, tak boleh lari lagi. So jadi saya punya ni kan, penganjur ni dia bukan kata tak boleh lari lagi kan, dia memastikan bila kita lari kan, so jadi laluannya kan, checkpointnya kan, marshalnya, ambulannya, walkie talkie nak cakap apa semua tu kan, semuanya telah tersedia. Dia menunggu, dia check supaya semuanya berjalan lancar. Dia tak maulah kata kan, dah masuk, gelanggang dah masuk, atau lari dah. Tengok-tengok dekat checkpoint kan, Marshal kata, dah sejam dah, tak ada pun orang lalu kat sini. Sesat. Kan? Dia tak mau. Dia tak mau, kata 2 kilo dah lari, kata patah balik, kita start balik. Kita tak nak. Kita penat dah. So, jadi pada saya lah kan, walaupun tempoh masanya panjang lah kita dah ni kan, macam kita kata tadilah, kita warm up ni lama dah ni, lencun dah ni. So jadi masih belum berjalan. Tunggu kat flag off ni bos. Macam tunggu mana dah, ni, bos? semua dah ni dah. VIP tak sampai ni bos. So jadi macam mana? Saya percaya dia menunggu masa supaya semuanya berjalan lancar. Kod ada lagi medal tak sampai ke kan? Nak habis dah ni, medal tak sampai. Bukan dia saja-saja buat begitu, atau dia kata sebenarnya dia relax je kan, sebenarnya menunggu
Kan, instruktur Zumba belum sampai. Aku nak lari, aku bukan nak buat Zumba. Okey, dia begitulah kan. Ya. Saya percaya dia bukannya kita kata dia tidak buy in kan. So jadi pembuat dasar ataupun MOF dia bersedia ke arah itu supaya bila kita masuk kan, kita tak menyesal masuklah. Masuk dengan kita bersedia dengan sama-sama bersedialah, sama-sama bergandengan tangan lah. Itu saya percaya dia begitulah. Saya mungkin nak share sikit lah konteks kalau kata nak bergerak ke akruan. Pengalaman kita ke Johor mula diberi arahan oleh MOF pada 2019. Paksa rela lah kan. Dia punya dilema kita waktu tu, pertama valuation. Jadi kita ada masalah sebab kita ada banyak aset-aset tanah yang dulu kita acquire pada nilai kos atau nilai sejarah. Dan dokumen dah hilang kot. Jadi nilai-nilai tersebut. Kemudian macam tadi Cik Sabri cakap jalan raya, ini kita panggil under asset infrastructure. Yang itu pun kita kena ada penilaian yang sewajarnya. Kemudian antara isu lain mungkin yang kita mungkin berhadapan dengan masalah impairment. Sebab kita ada isu, contohlah kita punya tunggakan dengan peniaga-peniaga yang Bumi Putra di luar bandar khususnya ni, dia dah hutang kita mungkin 3 tahun. Kalau ikut MPSAS, kita kena impair kalau kita yakin memang dia tak akan bayar. Jadi ini yang menjadikan, sebab at the end of the day bila kita buat impairment ni, kita punya balance sheet tu dia akan jadi berkurang. So dilema kat situ mungkin di konteks kerajaan persekutuan saya tak pasti, tapi saya rasa mungkin apa yang Cik Sabri bagi tahu tadi tu, dia punya walkie-talkie, ambulans dan sebagainya tu, dia orang kena pastikan lah ambulans kena ada doktornya, kena ada fisionya, dia jangan ambulans kosong lah. So macam kita bila dia bagi arahan suruh kita buat lah. Tapi waktu transisi tu dia ada tempoh 18 bulan lah, ada yang kita tak boleh apply lagi, tapi kita bagi alasan lah sebab proses-proses tersebut kan. Itu mungkin saya boleh kongsi sedikit lah pasal kes di Kejora sendiri lah. Cuma saya nak rakungkan lah Cik Ashri, bos macam mana kita, macam proses buy-in ni, macam bos cakap kita kena harmonikan, dan once kita buka pekung di dada itu memang no turning back lah. Dari segi orang kata penyata kedudukan kewangan kita bos kan, komposisi kita bahagian aset itu macam bos cakap tadi lah, kita ada lebuh raya, kita ada MRT, kita tak accountkan dalam buku kita lah, itu di buku di bawah syarikat kita, dan komposisi aset bukan cair kita tu sangat besar, 91% contohnya daripada total aset, dan selebihnya lebih kepada orang kata aset cair lah, which is wang tunai. Wang tunai pula pergerakan antara tahun ke tahun tak banyak perbezaan, duit masuk duit keluar. Selainnya komposisinya aset bukan cair, yang kita perlukan aset tersebut untuk kita running the government lah. Dan contoh macam aset infra kita lebuh raya tadi, dia tak ada nilai komersial, bukan boleh jual pun. Sama juga dengan MRT, walaupun tidak di accountkan dalam buku kita, kita bukan boleh nak jual pun, kita buat sebagai peranan kerajaan, sebagai entiti yang ada obligasi sosial kepada rakyat. Cumanya ia perlu berbanding dengan liability, saya sambung dengan berbanding dengan liability kita, komposisinya banyak yang ada jadual bayaran. Obligasi tu memang kena bayar bulan, setiap bulan kena bayar. Liability komposisinya lebih kepada kena bayar setiap bulan, tak boleh default. Berbanding komposisi aset banyak, majoritinya kurang cair. Dan business model itulah yang kita bergerak sehingga kini. Dan aset-aset yang kita ada ni bos, kalau ni kita naklah memberi kesan pengganda balik kepada kerajaan bos melalui hasil dan sebagainya kan. Dan contoh MRT, kalau MRT, LRT, kalau kita tengok di media sosial, ekosistem itu kadang tidak kondusif. Maksudnya pejalan kaki rasa tak selamat, nak on the way nak turun kereta, nak naik train pula sekarang kalau kat media sosial TikTok tu kita tengok asyik-asyik tergendala. Jadi macam mana well-being rakyat itu nak naik, kita perlu pastikan kondusif, urban planning, dan orang kata rakyat boleh percaya, barulah orang kata kesan pengganda itu kembali kepada penyata prestasi kewangan kerajaan dan kembali kepada penyata kedudukan. Maksudnya ia tidak boleh dilihat in isolation. Contoh, masalah nilai bersih kita dalam kurungan, tambah aset, recognize aset. Sedangkan pecutan liability itu meroket. Tapi komposisi aset tu naik, macam naik kereta lembu ke, kereta macam tu. Kita cuba. Tapi itu bukanlah isu pokok utama. Kita mungkin melihat, kita perlu melihat sesuatu yang lebih penting lah dari itu. Itu penjelasan sikit lah perkongsian berkenaan dengan business model lah bos kan? Ya. Betul tu. Buah-buah ada nak tambah bos? Saya tak apalah, saya dah cukup. Tak apa bos. Cukup. Sebab kamera tu kat bos tu. Ya ke?
Alright, seterusnya Cik Ashril. Kita nak tengok visual 2 Cik Ashril. Sekarang kat sini kita akan paparkan penyata kewangan Kejora. Okey, ada yang komen, ada yang soalan sangat panjang. Saya tak mampu nak baca tuan-tuan dan puan-puan. Puan Fazi kata, very wise analogy bos. Marathon kita tadi. Nanti kita sambung lagi analogi tu bos. Kita tak terberhenti lagi bos. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di skrin, ini adalah penyata perbandingan amount bajet dan amount sebenar untuk Kejora lah kan, Kejora. So kalau kita tengok perbandingan antara amount asal dan amount akhir, ada yang revise. Kalau hasil tu kita nampak asal berbanding akhir tu ada revise down lah sikit kan, revise down. Ini konteks tahun 2024 di mana ekonomi negara Malaysia itu booming lah. Untuk belanja mengurus kita nampak macam Cik Ashril cakap tadi, kita almost certain sebab kita head count kan. Kemudian untuk bayaran kemudahan-kemudahan ini merujuk kepada konteks belanja pembangunan lah majoritinya. Kita nampak macam amount tu sama, tapi bila lihat di bahagian variant tu Cik Ashril kan, untuk bayaran mengurus tu nampak burst lah. Kan, burst lah. Kalau saya baca variant tu maksudnya kita belanja lebih berbanding anggaran kita 25 juta, iaitu dalam kurungan kat situ 20 juta lah lebih kurang. Kemudian terimaan pun maksudnya kita capai lebih lah, kita kutip lebih lah berbanding sasaran kan. So Cik Ashril, macam mana persoalannya, bagaimana kita harus membaca variant inilah, variant kolom akhir tu dalam konteks sebenar. Adakah ia memang orang kata selari dengan prestasi sebenar Kejora dan sejauh mana ia mampu menterjemahkan accountability yang dilaksanakan oleh Kejora? Sebab macam Cik Ashril cakap tadi, menarik kan perkongsian berkenaan tadi, persoalan berkenaan tadi kita minta tunggakan sewaan kan, tengok contoh premis, dan sekarang kerajaan Persekutuan pula duk mintakan bagi diskaun pula. Bagi diskaun kan? Diskaun atau waive saya kurang pasti. Diskaun lah kan. So akan menjejaskan hasil collection apa semua. Silakan Cik Ashril. Okey. Pertama merujuk kepada slide yang dibentangkan tadi, saya maklumkan secara umum lah sebagaimana peringkat awal tadi masa saya share. Kita ada bajet awal, kita ada bajet akhir. Kita ada kita punya actual performance yang kita dah belanjakan, yang kita banding dengan bajet akhir kita. Cuma dalam penyata tadi saya mungkin tak pergi detail lah. Tapi saya nak maklumkan dekat sini, sebarang perbezaan ataupun lebihan ataupun kurangan tadi biasanya dia terdiri daripada 3 perkara lah, sama ada isu akruan atau isu asas tadi, konseptual gitu lah, konseptual tadi, ataupun isu timing kita panggil pemasaan, dan isu entiti. Cuma di Kejora isu entiti ni mungkin tak berapa timbul sebab dekat anak syarikat kita tak masukkan bajet anak syarikat kat sini, dan penyata kita pun kita cuma nyatakan pelaporan merujuk kepada penyata kewangan dan prestasi Kejora. Kita tak ke kumpulan. So saya nak balik kepada yang konteks berkaitan dengan asas. Pertama yang clear kita boleh acknowledge belanja susut nilai. Belanja susut nilai, bajet mengurus di bawah KKDW ataupun Kementerian Kewangan, dia tak bagi kita allocation. Sebagai contoh, kalau tahun 2024 Kejora punya belanja susut nilai lebih kurang 7 juta sebagai contoh kan. Kita tak letak 7 juta tu dalam bajet mengurus kita kan. Jadi dia memang tak ada figure lah kat situ. Tapi dekat tunai kita cuma dapat amount yang untuk kita belanjakan. Di dalam penyata kewangan, belanja susut nilai, belanja yang kita peruntukkan tapi tak melibatkan aliran tunai keluar. Itu yang akan ada perbezaan dekat situ lah. Konseptual jugalah itu kan. So disebabkan asas akruan dan asas tunai tadi, di mana belanja susut nilai, nature dia tak melibatkan aliran tunai keluar. Betul. Tapi aset tu kita dah recognize patut dalam aset kita. Jadi sebagai memenuhi usia guna dan manfaat ekonomi yang kita boleh guna untuk atas aset tadi, kita buatlah perbelanjaan susut nilai tadi. Itu satu. Untuk menggambarkan penggunaan aset tu selari dengan matching principle lah. Betul. Dan ini yang menyebabkan kita ada beza tadilah, lebihan ataupun kurangan. Itu yang pertama berkaitan dengan susut nilai. Yang kedua adalah berkaitan dengan akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni contohnya Kejora terima tuntutan kontraktor ataupun pembekal hujung tahun. So bila kita dalam akruan, dia dah pergi kita punya invoice tu, kita terima tu, kita dah record dah, because kita tak kena bayar. End up 31 Disember kita tutup account, tak boleh bayar kan. Tapi dalam kita punya balance sheet di liability, benda ni satu tanggungan lah. Jadi dalam tanggungan akruan dia ada, tapi tunai tak keluar lagi. Tahun depan baru kita bayar tunai. Dan yang itu ada perbezaan dari sudut asas tadi yang menyebabkan
kita punya lebihan tunai dekat bajet tadi tak keluar lagi, tapi dekat dalam akruan dah keluar. Itu dari segi prinsip asas akruan yang kedua. Kemudian yang ketiga, akaun belum terima. Kita recognize hasil. Kita Invoice dalam sewaan perjanjian, ke. yalah, biasa dalam perjanjian dia kena bayar kita 1,000 sebulan. 12 bulan 12,000. So kita ada 300 premis. So adalah total amount hasil kita. Tetapi pengusaha ataupun penyewa ni, kalau mana yang disiplin ataupun yang mana meniaga bagus, dia bayarlah. Tapi ada juga yang kadang-kadang dia tak sempat nak bayar sebab dah tutup akaun. Okey. Tapi kita ambil apa dalam bahasa yang baik sangkanya, mungkin dia tak sempat bayar pada kita lah. So akaun belum terima kita dalam akaun akruan, kita dah recognize sebagai hasil bukan hasil pertukaran yang kita dah terima. Maknanya dari sudut akruan tu, hasil kejora dalam penyata dah rekod. Ini memang hasil kita. Tapi end up tunai tak terima lagi. Dan mungkin akan datang tunai tu tak akan terima sampai kesudah. Tiba-tiba kerajaan kata diskaun pula dia punya hasil sewa. Langsung tak dapat. Habis. So itu antara perbezaan tadilah. Dan kemudian yang ketiga, manfaat pekerja. Manfaat pekerja ni, kalau tuan-tuan perasan kita ada emphasize berkaitan dengan manfaat pekerja kan. Yang mana kita kena DCF kan dia, discounted cash flow dia kan, untuk kiraan. Kita kena kira hari ni manfaat pekerja kita yang dia orang nak kena kita bayar ni waktu dia orang nak umur pencen nanti. Contohlah dia orang nak servis mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ataupun baru masuk servis mungkin ada sampai 35 tahun. Jadi kita kena senaraikan semua kita punya staff umur dan bila dia nak bersara nanti tu, manfaat yang dia akan dapat waktu dia nak bersara nanti kita dah kena kira sekarang. Okey. Yang ini tak melibatkan aliran tunai keluar pun. Liability lah yang tu ya. Betul, liability. Tapi dalam standard minta kita masukkan sebagai agihan atau allocation tadi. Betul. So inilah menyebabkan antara sebab asas akruan kita ada figures tapi asas tunai tak keluar duit pun. Perbezaan ni semua konseptual lah, which betul, is legit betul. lah, selari dengan orang kata prestasi entiti lah kan. Dan yang satu lagi mungkin yang tadi yang saya share tadi lah, kerja dalam pelaksanaan tu. Dekat dalam kita punya penyata kedudukan, kira-kira kedudukan kita tu kita letak dia sebagai aset yang belum siap dalam pembinaan. Jadi dia letak dalam kerja dalam pelaksanaan. Tetapi dekat dalam aliran tunai dia dah keluar dah kan. Sebelum kita pergi. Itu antara faktor yang melibatkan kita panggil disebabkan faktor asas tadi. Yang agak tricky di kejora, timing different ni. Apa maksud timing? Maksud timing di kejora ni ialah saya bagi contoh projek pembangunan. Kita dapat tunai tahun 2025 ni contoh 30 juta. Tapi nanti at the end of the year kita perasan kejora cuma belanja mungkin 20 juta saja. Lagi 10 juta tak belanja. Sebab disebabkan faktor timing tadi, kita tak boleh belanjakan dia atas faktor projek tadi tak siap lagi. Dan ada juga mungkin projek-projek yang tahun lepas. Duit dah dapat tahun lepas dah bajetnya. Tapi bajet tahun semasa kita belanjakan, aliran tunai dia keluar tahun ni. Itu yang kedudukan kita disebabkan faktor timing tadi. Kita buat projek tahun lepas, kita bayar tahun ni, ataupun kita buat projek 2 tahun lepas, dia siap tahun ni. This timing different tu yang menyebabkan aliran tunai kita berbeza lah antara asas akruan dan asas tunai. Asas tunainya keluar hari ni. Asas akruan dah buat dah dulu. Kita dah recognize dah before. That's a different yang timbul bila faktor antara asas akruan dan asas tunai merujuk kepada penyata prestasi dan juga penyata belanjawan kita tadi. Baik, Cik Ashri, terima kasih sebab kita simpulkan memang ada perbezaan konseptual dan juga pemaksaan lah. Lebih kurang dengan federal, cuma Cik Ashri ni dia di peringkat execution memang dah buat. Lebih menyeluruh lah, macam kami di federal ni liability manfaat pekerja tu memang belum buat apa-apa lagi lah. Kan? Baik bos, kita kembali kepada bos. Kita tukar topi bos. Sekarang bukan federal bos. Bos tolong jawab untuk state pula bos. Tolong jawab dalam analogi tu. Sebab Puan Fazli suka tu bos, analogi. Kesiapsiagaan kerajaan negeri ni bos. Yang negeri ni, pakai topi negeri ni dia segan sikit lah. Slow sikit boleh suara bos. Tak berapa, nak cakap pun tak apa nak kuat. Okey, dia negeri kan. Okey, so jadi bila kita cakap pasal negeri ni, dia sebenarnya kalau kata saya ni lah kan, dalam analogi larian akruan tadi, okey lah so jadi dekat federal ni penganjur sama lah. Penganjur dia kalau kata ni penganjur dia MOF jugalah. So jadi cuma yang kalau kata di sini dari segi persediaan je kan, yang AG tadi dia yang dah
lencun dah tadi kan. Warm tunggu up nak dah. flag off tu. Dia pukul 7 dah sampai ni dah lencun, dah habis dah semua dah. Suspek mata pun pakai. Jadi macam kalau kata di negeri saya tak cakap negeri lain lah, saya cakap negeri Selangor lah kan. Kita tak berani pakai spek hitam tu. Segan kan, sebab kita pun berlatih ni aja. Kan? Tak berlatih apa bos? Mungkin tak berlatih ataupun kita berlatih pun petang semalam je. Hari ni datang nak ni. So jadi persediaan kita tu kita masih lagi ni lah. Nak lari tak lari. Nak Kita lari orang tak dah lari lari. dulu dah bos. Dah fake jadi orang. kita ni pun datang pun sebab baru semalam je, petang semalam baru berlatih. Hari ni datang pun lambat je. Harap-harap diorang dah jalan lah. So jadi sebenarnya dia begitu. Tak ada saya ni kan harap-harapnya diorang dah jalan lah. So jadi sebenarnya aku lambat lagi lah. So tak apalah, nanti aku join yang lagi satu punya larian lah kan. Okey, itu dia punya analogi lah kan. Tapi kita kata kalau kata kita datang awal pun sebenarnya kita lari ni kita 2 kilo lah kita ni daripada Federal. Terlewat lah. Kalau Federal lagi tu sebab dia dah ni kan, kita pun semalam baru berlatih. So kita pace tu Federal 2 kilo lah, 2 kilo lah. Tapi kita kan, saya tak cakap orang lain lah, kita sedang cuba catch up lah dengan ni lah kan. Sebab luckily kan, kalau kata di Federal tu, kita ni di state ni kita beruntung lah sebenarnya. Polisi-polisi telah dibuat kan. So jadi kalau kata ni kan, untuk kita sebenarnya kita tunggu untuk ni je, untuk laksanakan polisi tu sesuaikan dengan keadaan kita punya negeri lah. Kita tak ada banyak sangat nak fikir okey nak buat polisi macam ni lah apa semua kan. So jadi draft exposure lah apa semua telah dibentangkan dan apa kan, macam mana kita nak buat tu semua garis pandan dah ada. So Federal dah kita kata sediakan. Kita cuma pakailah. Cumanya kita cuba memahami dan memperkemaskan kita punya apa-apa maklumat Macam Cik Aisyah cakap tadi, cerita pasal aset lah kan. Kita pun sama. Kita memperkemaskan cerita pasal aset kita. Kita tunjuk dekat dalam ni ada 17 bilion. So jadi kita kena betul-betul tengok lah, memang betul 17 ke, kurang sikit ke, sebenarnya lebih sikit ke, data atau macam mana. validation lah bos. Tengah data validation kita data validation dan kita buat cleansing dan sebagainya untuk menuju. So jadi kita berlari 2 kilo tapi kita berharap lah supaya di Federal ni dia dah, kita kata stamina dah ni dah. Pace laju lah bos. Pace laju. So jadi kita 2 kilo kita cubalah pelan-pelan kan. Follow. So jadi daripada segi tu kita ni lah. Tapi just untuk share lah kan, untuk kita punya ni, walaupun negeri kita tak laksanakan pendekan akruan kan, tapi kita punya badan berkanun dan juga PBT kan, especially PBT semua dah pakai MBSAS. So badan berkanun ada sebahagiannya menggunakan MBSAS lah kan. So jadi untungnya kita bila kata ada isu-isu dan sebagainya kan, perlu perbincangan kan. Sebenarnya pengalaman apa yang di dalam penyata kewangan, isu dan sebagainya kan, kita melihat jugalah. Kan? So jadi secara tak langsung kita membina kapasiti kita jugalah kan. Daripada pengalaman-pengalaman dekat badan berkanun dan juga PBT kita lah. Sebab dia kadang-kadang PBT tu datang, kita tanya-tanya dia kan. So jadi dia kata macam Cik Aisyah cakap tadi lah kan, 2019 dia kata PBT jalan. Dia kata kita orang dah jalan ni. Kita state tak jalan-jalan lagi. Tak, kita sabar. Kita sabar. Undang-undang belum ada. So jadi kita ni lah kan. Tapi kita belajar lah. Dia dah ada ni untuk pengalaman kita untuk menyediakan penyerta kewangan lah. Berkaitan dengan ni kan Bani kan. Kalau MPSAS 24 tu sama jugalah. So jadi apa yang ada di, kita kata di Federal, kita akan ni lah. Ikutlah. Cuma nanti kita akan tengok lah keadaannya pada masa kita nak melaksanakan perakaunan akruan pada rasminya. Okey, tadi ada someone komen pasal Cik Ashri lah, dia kata hebat kami di sini dapat melihat soalan tu separuh-separuh sebab banyaknya yang panjang, tapi saya sebagai moderator terpaksa habiskan soalan saya terlebih dahulu, tak pasti kita cukup masa ataupun tidak. Dan kita teruskan kepada visual 3. Okey, visual 3, bos tadi topi kerajaan negeri, sekarang bos tukar balik topi kerajaan persekutuan bos So di skrin sekarang tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita tengok penyata prestasi belanjawan. Okey, kita tengok anggaran disemak, amount sebenar dengan peratus. Peratus tu amount sebenar bahagi dengan anggaran lah. Kita lihat begitu. Sekarang ini tuntutan piawaian MPSAS 24 ni,
turut kita perlu membuat penyata penyesuaian belanjawan yang tadi ada saya bincang dengan Cik Ashril juga kan. Okey. So kalau dilihat di format inilah bos, kita bermula dengan amount di penyata asas akruan, kemudian kita reconcile kepada amount di penyata asas tunai ubah suai. Perbezaan itu tertumpu kepada konseptual lah. Tapi sebagai contoh belanja perbezaannya sebab item GRN ataupun good receive note saya bos kan. Maksudnya barang dah sampai, duit belum bayar. Konseptual lebih kurang macam Cik Ashril cerita tadi tu. Dividen pula pun konseptual tadi kita pakai kaedah equity dan seterusnya amount di penyata asas tunai ubah suai ni kita perlu suaikan lagi kepada perubahan aliran tunai. Maksudnya kena reconcile kepada penyata aliran tunai lah bos. So kalau dari segi format ni bos kan, so, tak pastilah orang tengok ni, orang akan rasa macam ya Allah kompleksnya apa benda ni. Sebenarnya apa yang kami bercakap daripada tadi sampai sekarang adalah berkenaan dengan amount yang dalam penyata inilah. Cara bacanya kita ekstrak tadi pandangan insights dan foresight kehadapan semuanya amount tersebut ada dalam penyata ini. Tapi format ni bos kelihatan teknikal dan sama-sama accountant pun susah nak baca bos. Tu kita ni macam mana bos? Tahap kita sekadar pematuhan orang kata teknikal atau kita melalui format ni memang boleh benar-benar menunjukkan accountability tu bos pandangan. Okey. So jadi saya ingat lagi lah kan Mani kan. Masa kita mula-mula membina ni macam mana nak buat. Okey. So jadi pertamanya kita kata macam mana nak buat penyesuaian bajet itulah. Ya bos. So jadi kita punya tu semestinya adalah kita kata kita nak dia punya tu pematuhan lah kan. Ya. Okey, tapi kita bincang tadi ceritanya adalah cerita pasal dua penyata yang berbeza dari segi asasnya. Okey. So jadi kita kata keperluannya adalah untuk dibaca bersama kan. So jadi platformnya adalah dekat penyata penyesuaian bajet ini. So jadi untuk membuat cerita dia teknikal tadi lah, campur sini, tolak sana apa semua kan, untuk dapatkan contoh daripada kalau kata akruan pergi ke tunai. So daripada tunai sebab kita ada elemen-elemen yang kita kata non budgetary dan sebagainya kan, entiti selain daripada bajet. So jadi kita akan pergi pula sebenarnya terus kepada kalau kata tak ada entiti tersebut, dia terus kepada ke tunai lah. So jadi bila kita kata dari segi compliance-nya kita okey. Kan? Tapi taklah penuh bos, masih separuh lagi lah. Ada lagi lah kita so tak jadi comply. Nak kata cumanya tadi sama juga tadi bila kata nak diyakini dan sebagainya kan oleh pembuat dasar tadi kan. Okey. So jadi kita kena menceritakan dia supaya kan bukan memberi kefahaman lah. Saya kata dia tak faham. Tapi kita kata sebenarnya dia mengapa angka itu berubah. Kan? Mengapa? Dia berubah, mengapa dan juga apakah impak dia pada masa ini dan juga pada masa depan. Ya. Okey. So jadi itu yang kita nak kena sampaikan kan supaya faham contoh kita tadi kita kata kita ada kalau berbanding tunai kita tengok 81 ada 45 bilion kan bezanya kan. Ya. So jadi kalau kata pembaca kita tengok akruan ini lebih baik. So jadi mengapa contohlah ni contoh kan sebab sekarang ni ada langkah-langkah consolidation lah. BI lah bos. Fiscal consolidation kan. Yes. So yang sekarang ni kan semua orang tengah ni kan pasal yang kita kata cerita petrol, harga petrol yang meningkat lah. Itu langkah konsolidasi lah kan. So jadi kalau kata dia tengok dekat sini akruan 36 berbanding dengan 81. Takkanlah nak cerita ni ada beza 45 bilion ni. Takkanlah tak boleh kita nak menampung cerita dia kan yang daripada 300 dah jadi 200 tadi. Kan? 300 sebelum ni apa dia punya Budi punya 300 liter. Liter. Dia punya liter kan Penggunaan yang liter kata tu. tanggungan oleh kerajaan Terbaru tu nak turunkan pula bos 150 liter. 150. So jadi tak boleh ke dia tanggung? Daripada segi tu kan. So jadi kalau dari segi tunai 81 bilion. Tapi dari segi akruan 36 bilion je. So jadi apa yang nak kecoh-kecoh ni? Di situlah kita kena tengok balik nak cerita dia adalah cerita dia bila kita kata harga tadi yang meningkat kalau kata sepakai sampai 300 dengan pakai sampai 200 tadi kan. Liter so, jadi tu. 100 liter tadi tu. So jadi
bebanan subsidi tadi kan, dengan harga minyak yang telah meningkat tu, so jadi lebih besar. Betul. Itu minyak tu, sesi minyak punya kita kena bayar. Betul. Duit kena keluar. Kan? Tapi dari segi yang kita kata akruan tadi, Duit tak bertambah pun. duit tak bertambah pun. Kan? So jadi itu yang kena disampaikan macam manalah kan. Saya pun tak ni lah, tapi diceritakan angka itu berubah. Apa dia punya, kita kata bila angka itu mengapa berubah dan kesannya. Ya. So jadi dia boleh ni lah memahami kan. So jadi kalau kata kita buat secara teknikalnya comply, tapi kalau orang tak faham, dia punya kita kata accountability-nya tak sampai. Ya, dia macam misleading sikit bos kan. Ya. So, Dia jadi 45 kata, bilion bukan duit. Bukan duit. Bukan duit. Dia macam tu. Kekayaan, nilai sebenar kita. Tapi duit tak ada. Banyak dibantu bahagian keuntungan Petronas itu yang bukan Ya. boleh realize jadi duit pun, takkan nak jual Petronas untuk dapatkan cash. Tidaklah berlaku betul. sebegitu kan bos. Ya, betul. Okey bos, Okey. Cik Ashri, buat Saya, diri bos. saya Ah, nak share sikit je konteks yang kita nak bagi nampak jelas. Kalau dalam MPSAS kita ada HLP, Okey. tanah, loji, peralatan. Biasanya HLP ni ialah aset-aset yang kita akan depreciate dan susut nilai lah. Ya, Dan dia guna untuk manfaat ekonomi kita. betul. Manfaat ekonomi sebenarnya dalam bentuk selain daripada aliran tunai masuk. Potensi perkhidmatan lah, Perkhidmatan. manfaat ekonomi. Kita ada lagi satu yang kita panggil hartanah pelaburan. Ya. Hartanah pelaburan ni yang menjana hasil kepada kita. Jadi kalau kita tengok, kita ada banyak HLP, tapi bak kata bahasa mudah dia mengambilkan boreh je lah kan. Sedangkan kita punya HP tak cukup pun untuk generate revenue. Ini antara situasi kita dan dilema kita lah. Jadi that's why macam kita Kejora, kita dalam proses, kalau dekat kementerian ataupun dekat federal dia consolidation fiskal, kita sekarang tengah menuju ke Kejora 2.0. So kita sedang cuba untuk consolidate kita punya aset-aset untuk menjana lebih banyak hasil kepada Kejora sendiri. Dan ini pun sebenarnya atas arahan daripada pihak kementerian kita dan juga Kementerian Ekonomi, supaya agensi boleh, Self-sufficient kalau lah. tak boleh 100% pun at least 50% lah. Okey. Untuk kita jana dalaman, secara dalaman, supaya hasil-hasil tu kita boleh gunakan sekurang-kurangnya lah untuk membayar gaji ataupun membayar cukai dan sebagainya. Dan cuma saya nak maklumkan untuk kita punya 2.0 ni, kita agak sedikit falsafah lah. Sebab kita ada 4 pilar kita panggil, ataupun 4 tonggak ni. Yang pertama ni, Kejora dia akan berhasrat untuk menjadi salah sebuah thinking institution, di mana apa-apa pun arahan yang kita terima, kita bukan terus execute dan terus laksana. Kita harus ada satu forum di mana kita akan berfikir untuk memastikan setiap pelaksanaan kita tu mematuhilah. Dan daripada sebagai entiti berfikir tadi, kita ada 7 gate. With this 7 gate, kita akan jadikan dia sebagai pintu, sebagai tools supaya setiap pelaksanaan projek program tu mesti melepasi 7 gate itu untuk kita laksanakan apa-apa projek program tadi. Akhirnya berimport beripulangan lah. Dan dia sebenarnya selain daripada kita as a thinking institution, kita juga kena bertindak sebagai trustee. Okey. Trustee ni yang sebenarnya secara langsung dia banyak diterjemahkan dalam penyata kewangan kita. Sebab kita banyak memegang aset-aset kerajaan, sama ada dalam bentuk hartanah, bangunan dan juga aset strategik lain. Jadi sebagai trustee inilah kita kena pastikan supaya kita tak adalah hari ni kita buat perjanjian, kita buat joint venture arrangement dan sebagainya, tetapi anak cucu kita nanti selepas 30-40 tahun nanti dia sumpah balik kita. Apa dulu atuk aku, bapa aku buat dulu kan. Jadi itu yang kita kena berada di sekarang ni untuk berfikir 50 tahun ataupun 100 tahun ke depan, supaya kita tidak menganiaya. Dan kalau kita tengok pun sekarang pun banyak kita ada SDG punya elemen, di mana isu sustainable ni kita sangat titik beratkan. Cik Ashri, sedikit tadi rintitan daripada Cik Sabri tadi kan, saya tunjuk format yang complicated. Cik Ashri pun buat penyata tadi perbandingan asas bajet tadi tu. Sejauh mana pelaporan tersebut, kan kita dah patuhi teknikal, adakah diguna oleh board of director tu? Ataupun kita sekadar patuh tapi report tu tak guna pun? Ini yang dilema Kejora. Saya tadi ada satu soalan saya baca kat situ, dia cakap berkaitan dengan prestasi tau. Sebab kita berbaki 15 minit lagi. So isu prestasi ni dekat dalam
penyata prestasi, bottom line kita untung rugi. Ya. Kalau you untung, you good. Ya. Bagus. Tapi kalau you rugi, something wrong dekat you punya pengurusan dan kewangan ni. Okey. Itu bila penyata kewangan, bila asas akruan ni lah orang tengok. Ya, tapi kita ada obligasi sosial dari stakeholder kita yang lain, kalau sebagai contoh Kejora ada ramai board member daripada jabatan kerajaan, sektor swasta, profesional dan lain. Yang rujukan kalau daripada pihak luar ni, dia memang akan nampak kalau kita rugi tu memang you are not tak bagus. Tapi di sudut lain pula, kalau kita ada prestasi bajet yang baik, jadi contoh kita terima 100 juta, kita belanja 100 juta, you bagus. Itu dari sudut asas tunai tadi. Betul. Jadi dilema ni yang sebenarnya kita perlu beri message ataupun perlu sampaikan kepada pengguna penyata kita yang berbeza ni. Cuma dalam konteks MPSAS tadi, kita tak tahu siapa pengguna penyata kita, dan view ataupun pandangan mereka tu on konteks apa yang dia orang nak tengok. Ini yang agak merisaukan saya lah. Kita perlu kembali kepada paksi peranan kita lah. Sebab kalau macam contoh kita kat kementerian, setiap mesyuarat JPKA tu, Jawatan Kuasa Pengurusan Kewangan Akaun tu, KSU akan tekankan berapa prestasi belanja kita ni, berapa you dah capai ni. Kan? Betul. Kalau untuk proses perolehan ni, kat mana ni, dah keluar SST belum, kontraktor dah masuk tapak belum. Itu yang kita nak kejar tu. Tapi dari sudut perakaunan, kalau kita belanja jimat, itu lagi baik. Jadi dilema ni yang kat kita kena kena mindset shift lah. Betul. Okey. Baik, seterusnya kita nak lihat visual 4. Visual 4. Minta maaf saya memang ada baca soalan tu yang panjang-panjang tu, ada yang tak sempat baca. Terima kasih kepada tuan-tuan yang bertanya. Kita cuba habiskan soalan yang kami ada di sini terlebih dahulu lah. Baik, di skrin ini adalah penyata penyesuaian belanjawan, tuan-tuan dan puan. Format sama macam yang tadi kita tunjuk, bos kan. Macam kita tunjuk tadi, kita duk sembang 36 bilion, 81 bilion. Itulah kami duk meratik daripada tadi. So kalau kita tengok kat sini, penyesuaian itu kita kena reconcile defisit yang berlaku di akruan 36 bilion, kita kena cari perbezaan tu sebab apa akan membawa kepada 81 bilion. Perbezaan tu antaranya sebab konseptual tadilah yang saya cakap. Kemudian bos, daripada 81 bilion itu kita bergerak kepada penyata aliran tunai. Sebagai contoh, ini konteks 24, seperti di skrin, aliran tunai kita bertambah 1 bilion je bos. Kadang 0.6 bilion, kadang 0.5 bilion, begitulah bos. So kita bergerak daripada atas tu, kalau kita tengok untuk operasi, pelaburan, pembiayaan, kebanyakannya semua dalam kurungan bos. Maksudnya dari akruan, tak cukup duit. Bila masuk ke asas tunai, kita tengok pelaburan dah positif flow, sebabnya ada dividen dianggap sebagai hasil di asas tunai. Di bahagian pembiayaan masih tak cukup duit bos. Itu seterusnya kita bawa ke bahagian bawah kepada pelarasan seterusnya kepada penyata aliran tunai. Boleh lihat di bawah kolom pembiayaan tu ada terbit kat situ 79 bilion. Maksudnya kita kat sini kita mendedahkan poket-poket lain yang kerajaan ada. Kebanyakan berfikir poket kerajaan ni hanyalah di belanjawan, apa yang diumumkan. Tidak, kita membiayai kebanyakannya duit kita ada di item yang orang kata item tidak diperuntukkan lah, kan bos. So kalau pembiayaan pada akhirnya nampak dah positif, dah ada inflow of money. Begitu juga pelaburan dan di operasi seperti yang kita lihat bos, ini mendedahkan macam kita kantoi lah bos. Tadi dekat current account kita kata kena positif. Bila datang kat sini operasi in bracket pula. Dia macam mendedahkan poket dan mendedahkan operasi kita, memang operasinya sebenarnya outflow in the end bos. So sesuai dengan kita punya tagline podcast kita ni, go beyond numbers bos. Macam mana bos kita nak membaca penyata ini dari sudut orang kata business model yang kerajaan ada, dan adakah ia betul-betul selari dengan naratif yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan di dalam media masa bos. Soalan terakhir bos. Soalan terakhir ya. Tak sabar saya nak jawab ni. Terakhir Ya. Okey. So jadi kita baliklah tadi kan, daripada kita punya tadi kan jadual tadi ataupun ni tadi kan. Okey, cerita ni tadi kita pun bincangkan pasal business model. Sebenarnya kalau kata kita tengok, kita ada dua perkara lah kalau kata yang daripada situ, kalau kita tengok menyerlah kan, ada dua perkara. Satunya adalah berkaitan dengan berapa ekstensif ataupun perbelanjaan pembangunan kita yang kita belanjakan setiap tahun. So jadi akhirnya dia akan sebahagian atau mungkin tak semua tapi sebahagian besarnya akan menjadi aset
So, jadi di akruan. So, tapi bila jadi aset di akruan, dia tidaklah kata mengurangkan obligasi untuk pembayaran. Okey? Kalau kata kita tengok tadi dekat operasi itu, kan? Secara operasinya, ini operasi maknanya bila kita tengok daripada kita punya hasil hasil cukai atau lain-lain kan. So jadi tidak mampu untuk menampung operasi yang biasa Running the government tu, running the government tak cukup. Okey. Tetapi pada masa yang sama, kan, macam cakap tadi, struktur tadi kita ni adalah juga yang pelabur. Mungkin kita kata tak tahulah pelabur bijak ke apa kan. So jadi pelabur yang kita kata prestasi kewangan, syarikat-syarikat yang kita labur itu adalah sangat memberangsangkan. So jadi the main dia adalah ni lah Petronas lah kan. Yes. So jadi Petronas kalau dalam tunai dia memberikan dividen. So jadi kalau kita tengok dekat inflow tu, kalau dekat ruang kita kata investment itu, so jadi kita ada positif kan, sebab kita mendapat mendapat kita kata suntikan lah ataupun hasil daripada dividen yang akan digunakan bagi membiayai sebahagian daripada perbelanjaan mengurus ataupun operasi kerajaan. Okey. Tapi kalau kita tengok daripada ni kan, kenapa kat situ kita ada pembiayaan financing yang agak besar 79 bilion. Kan, kalau kata kita tengok penyata prestasi tadi, yang dia punya tu adalah 81 bilion. So jadi macam saya kata tadi, di operasi tadi kita ni tak boleh menampung keseluruhan pembiayaan operasi kita. So jadi kita punya ni, sebab kita ni buat pembangunan yang agak besar. So jadi dalam 79 bilion kita meminjam. Kita punya struktur ni adalah kita meminjam untuk buat pembangunan, bukan untuk kita kata membiayai operasi. So jadi kalau kata belanja mengurus tu, kita akan sentiasa dapat dibiayai sama ada daripada hasil cukai atau bukan cukai, dan juga kita panggil, kita kata income from investment tadi dalam bentuk dividen. Yes. Bagaimanapun, sebab kita berbelanja besar dan juga dia sebenarnya adalah kita panggil membina aset. Kan? So jadi tak cukup, tapi kita kata kita membina aset, kita meminjam. So jadi bila kita cakap ni kan, kalau kata di media masa tu, cerita dia kalau kata kita biasalah kan, kita baca dia kata hutang kerajaan meningkat 60 bilion, atau dalam kes ini mungkin kata 79 bilion. Tapi yang tak diceritakan adalah di sebalik 79 bilion itu ada aset yang dibina mungkin berjumlah sehingga 79 bilion. Aset dalam bentuk sosial dan sebagainya kan, yang nampaknya macam kata okey bina sekolah je pun. Contoh Betul. Tapi bila kita cerita bina sekolah kan, sebenarnya kita membina modal insan masa depan lah, yang akan mendatangkan, sama jugalah saya masih lagi kepada bajet yang kita akan membina inflow pada masa depan. Betul. Ataupun jalan raya yang dibina kan, jalan raya dibina macam tadilah kita bincang, jalan raya bukan boleh jual pun kan, tapi potensi masa depan kan, dia bukan pasal jalan raya itu, tapi sebab kemudahan infrastruktur itu yang akan digunakan oleh pelabur-pelabur untuk buat bisnes dan juga hantar barang dan sebagainya kan, logistik. yang akan kan, sama jugalah mendatangkan inflow kita pada masa depan. So jadi kita kata kita berbelanja dalam tunai, kita kata aset itu dibelanja, hutang itu dibelanjakan, kalau tunai kata hangus, tapi di akruan dia dianggap sebagai aset, tidak di penyata tidak masuk di penyata prestasi, tapi pergi dekat penyata kedudukan kan. So yang masuk ni lah. So jadi kalau kata hutang, kita akan nampak dia kata hutang kerajaan bertambah. Tapi cerita kat belakang dia yang pembinaan aset itu tidak diceritakan. Sebab berhutang tu bos kan, asyik fokus on defisit je, tapi Defisit. kita ada sebab berhutang yang beri kesan pengganda kepada ekonomi, suntikan kepada enjin ekonomi. Dan juga sama jugalah kalau kata kita bercakap pasal angka defisit tu, kita punya KDNK lah. Defisit itu kita kata sama jugalah kurangan yang menyebabkan kita berhutang. Balik-balik cerita dia adalah kita membina aset di belakang yang untuk digunakan pada masa depan, yang akan bagi kita inflow balik. So jadi
mencantikkan kita punya kurangan di peringkat yang penyata prestasi tunai tadilah. Ya. Okey. Itu dia ni. Habis dah. Cukup lah. Masa pun dah singkat ni. Okeylah bos. Baik. Jadi saya akan akhiri pusingan akhir bos. Kita punya fire chat bos. Okey. Fire chat bos untuk bos dari segi kita punya goal life perekonomian akruan ni bos. Bos optimis atau pesimis? Secara ringkas pilih satu perkataan bos. Okey. Sebab saya juga adalah sebahagian daripada pelari larian akrawan tadi. Marathon tadi, So jadi walaupun saya lambat, tapi saya pada hari ini saya optimis lah. Optimis bos. Okey. Hari bagus. inilah, Hari ni. Baik, untuk Cik Ashrin selaku macam dah goal life dengan akruan, progresif atau regresif? Pilih satu perkataan. Harusnya progresif lah. Progresif lah. Baik. So semua tuan-tuan dan puan, kita berakhir dengan satu anjakan mindset lah. Semua pun positif lah. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik. Dan saya bagi pihak Urustia panel moderator, kami minta maaf sebab soalan banyak kami tak dapat jawab sebab kekangan masa. Dan podcast ini dirakamkan lah dan akan dikongsi nanti dah ada linknya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita minta maaf kalau ada sebarang kekilafan sebab kita bersiaran langsung di Aras 4 Triple PA ini. Ada pop-up studio kat sini, ada tim teknikal yang sangat ramai di hadapan kami. Kita kena ucapkan tahniah kepada tim teknikal dan barisan Urustia, barisan panel yang amat hebat. Dan sehingga itu, insya-Allah sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.